Okay, now kita pergi sini. Cara membangunkan model theoretical PhD Master Science by Research. Ada orang tanya saya, apa beza antara PhD dengan Master Science by Research? Perbezaan adalah senang saja, ialah dari skop kajian. Skop kajian Master Science by Research lebih kecil. Maksudnya kalau kata kita tengok, kalau kata mudah nak cakap, kalau dibentuknya theoretical framework tu mungkin 4 pun dah cukup untuk Master Science by Research. Tapi untuk PhD, kita jangkakan dalam 5 ke 7 ataupun 8 macam itulah, variable yang ada tu pun boleh ubah. Okay, itu yang mudah untuk difahami. Mungkin lagi kita tengok dari segi kita kata dari segi ekstensifnya, PhD lebih kompleks, lebih kita kata dia komprehensif, interaktif, dan kalau kata master, dia sebenarnya ada benda tu tapi dia kurang sedikit dari segi kita kata contohnya kalau kata kita study pasal contohnya kita ambil penggunaan teknologi untuk PhD, kita akan tanya dia apakah yang dimasukkan dengan penggunaan teknologi dari segi definisi operational, dari segi termnya macam mana, dan macam mana yang kita katakan itu boleh dikatakan sebagai kita kata measures, penilaian kita nak buat untuk penggunaan, dan apakah dimensi-dimensi yang diperlukan untuk peringkat kita kata penggunaan teknologi. Itu cara PhD. Kalau peringkat master, kita tak adalah sampai bertanya sampai ke peringkat apa ni kita kata dimensinya tu. Ada tetapi tidak terlampau detail lah. Dan kenapa, bagaimana benda tu perlu diulas dalam literature review. Master bukan sampai tu, dia lain sikit. Dia dah ada jumpa tapi tidaklah diulas terlampau detail. Tidak. Okay, tu beza dia. Okay, now. So kita sebenarnya pertama sekali bila saya dah banyak sebenarnya sentuh bab ini, bila kita nak membentuk model theoretical, ini sebenarnya penting sebab kena faham model theoretical ni adalah kita punya novelty, kita punya originality, ataupun kita kata sumbangan penyelidikan. Itulah sebab tu kita kena ada ini. Sebab tu kita mula-mula nak buat proposal kita ni, kita dah kena fikir apakah sumbangan yang kita nak berikan dalam kita punya bidang. Dalam bidang kita. So sebab tu nanti bila kita masuk peringkat kita kata ujian lisan lah, viva post exam, selalu yang penilai akan tanya apakah sumbangan yang diberikan, apa yang boleh buat, dan sumbangan itu apa bezanya daripada kajian yang lepas. So kita nak cakap apa? Kita boleh cakap macam-macam, tetapi kita tak dapat nak buktikan kalau kita tak ada model. Okay? Model ni pula ramai orang tanya, kalau saya tak buat model macam mana, Prof? Saya hanya ada software saja. Okay, macam ni. Untuk pengetahuan semua, ikut bidang masing-masing. Kalaulah kajiannya itu bagi orang yang memang kerja dia computer science lah, sains komputer, mestilah ada kaitan dengan aplikasi ke, dengan sistem yang dibuat ke, ataupun formula-formula tertentu ke, boleh, itu dianggap sebagai model. Dan ada juga kawan kita yang mungkin yang buat farmasi, farmasi pun buat formula dan sebagainya. Tapi kalau dia tak buat formula macam mana, Prof? Dia buat model dan dia nak collect data, nak dapatkan data, cara kita kata kita gunakan borang soal selidik dan dia pun dapatkan responden untuk menjawab, gunakan itu. Boleh tak dari segi kita kata untuk farmasi macam tu? Kan orang tanya. Boleh sebenarnya. Kalau engineering pun boleh tak pakai soal selidik? Pakai questionnaire, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. Saya education, saya selalu buat caranya kita pakai kualitatif, sains sosial, tapi kami tak pakai questionnaire. Kami selalu pakai interview, kami buat eksperimen. Boleh tak macam tu? Boleh. So sekarang nak beritahu, tengok education, dia buat eksperimen, dia buat interview. Cara macam kita tengok yang sains teknologi, kan? Dan sains teknologi pula sekarang tak buat pula cara kita kata eksperimen, kan?
Yang nursing pula, yang kata selalunya saya tengok banyak buat macam mana ibu menyusu anak dan sebagainya. Saya tahu dia akan buat cara observation, dia buat cara eksperimen, dan ada juga sekarang dia buat yang kata kaji selidik. Boleh tak? Tu orang tanya, boleh tak? Boleh tak? Semua cakap macam tu. Sebenarnya macam saya banyak kali beritahu pada pelajar, bukannya kita punya disiplin kita ataupun bidang kita itu menentukan kita kena buat apa. Saya ulang, bukan pasal disiplin, bukan pasal bidang, bukan apa kata kita kata bidang tu jahat kita tu, kita kata center of discussion, fokus center untuk kita nak fokus apa sebenarnya. Sebenarnya simple je, semua benda ni kita sebenarnya asas dia balik kepada nanti kita cerita objektif. Tapi sebelum dapat objektif kita kena cerita persoalan kajian. Senang cerita semua benda ni bergantung pada objektif. Saya ulang banyak kali, objektif. Dia bidang perniagaan, dia nak buat eksperimen, boleh? Boleh. Dia bidang perhotelan, dia nak buat observasi, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tu saya kata tak ada masalah. Kena tengok pada punya objektif. Itu saja. Kenapa kadang-kadang kita hantar artikel kita ke jurnal yang tinggi-tinggi, yang berimpak tinggi ni, yang tak berbayar pun, kena reject je. Kenapa? Sebab metod yang kita pakai tu mungkin tak sesuai. Tengok. Sama juga dengan kita dalam ujian lisan nanti, ataupun kita nak defend proposal kita, kita kadang-kadang kita main ambil sahaja. Kita kata metod tertentu. Ambil je. Lepas tu kita buat. Dan kita collect data. Tapi kita tak rujuk kepada objektif. Itu masalah. Sebenarnya, berapa pentingnya objektif itu sebenarnya menentukan hala tuju cara kita nak collect data. Jaga-jaga. Sebab tu, saya letak awal-awal lagi, bila kita nak bangunkan model ke apa, whatever kat sini, kita kena faham dia adalah sangat bergantung kepada persoalan kajian. Itu awal dia. Itu asasnya. Kita kena pasti dulu masalah dia apa. Kita cakap betul-betul pertama sekali kawan-kawan walaupun kita dah pergi defend proposal macam-macam dalam ujian lisan kita akan patah balik, tanya balik. Macam mana pelajar dapat identify masalah-masalah ini? Macam mana? Dah tulis dah dalam kita kata persoalan kajian ataupun problem statement. Adalah kat situ 2, 3. Memang dah tersusun, cantik. Yang bagus pula siap buat dengan fakta lagi. Siap pula dengan peristiwa yang pernah berlaku. Tapi kita tanya pelajar. Macam mana yang pelajar dapat dapat keluarkan, identify macam mana yang dikatakan ini problem, yang dikatakan masalah. Dan kenapa itu dipilih? Ada tak terfikir? Ini yang sebenarnya kita buat pelajar. Itulah dia PhD. Kalau master science by research, tak macam tu sangat. Kita tak tanya sebab macam tu. Tapi kalau PhD, kita akan tanya. Dia bukan sekadar kita kata, oh ni jawapan dia, problem statement dah ada dah. Tapi kita sebenarnya macam tak apalah, tak payah fikir sangat. Problem statement dah ada kat sini, okey, dah. Tapi penilai tak tanya, dia tanya. Okey, ini macam dia dapat. Kenapa dia katakan masalah? Dan kenapa benda ni merusingkan anda sampai menjadikan dia masalah? Nampak? Itu sebenarnya kita kena fikir. Itu yang dikatakan PhD. PhD ni, kedoktoran ni, dia nak menguji kita sama ada kita ni sudah faham macam mana membuat analisa. Saya cakap betul-betul Analisa di mana? Di bahagian permasalahan kajian. Analisa di mana? Jurang ilmu. Analisa di bahagian mana? Objektif kajian. Semua tu ada analisa. Bukan main ambil, buat, ikut kawan, supervisor suruh. Tapi kena tahu kenapa dia jadi macam tu. Susah ke? Tak. PhD tak susah. Maksudnya bila kita faham kenapa kita ada penyataan penyataan permasalahan kajian, kita ada kat situ objektif, kita ada jurang ilmu, kita ada macam-macam lah skop kajian. Kenapa? Kita faham sebenarnya benda itu satu persatu sebab dia berkait dan dia ada sebabnya kenapa jadi macam tu. Itu PhD. Dan kita nak buat pula,
kita nak bangunkan model pun kita kena faham. Bukan saya tengok ada setengah-setengah pelajar, model tu dia ada, dia siap dah. Kita tanya, dia tak boleh jawab. Oh, ini saya ambil daripada theory of planned behavior. Oh, saya ambil pada theory of result action. Oh, saya ambil pada teknologi acceptance model. Oh, saya ambil daripada RBV. Kan? Resource based more value. Macam itulah lebih kurang. So, tapi nak tanya lebih-lebih, tanya lebih kenapa ambil RBV? Kenapa ambil TAM? Kenapa? Dia ceritalah sikit. Tapi kan bila jawapan tu kita tengok macam tak apa nak faham. Dia macam ambil sikit-sikit je. Dia pun tak clear apa punya. Kita tanya balik asalnya datang teori ni mana? Teori. Awak tahu tak beza antara model, teori dengan hukum? Pun tak tahu. Sebab tu kita dah main teori. Itu satu hal juga tu. Kan? Sebab tu saya letak sini model. Bukan apa. Kalau saya letak membangunkan teori, boleh juga. Saya membangunkan hukum, boleh juga. Tapi kenapa yang saya letak kat sini membangunkan model? Nampak? Kenapa tak letak teori? Sebab kita banyaknya kat sini cakap teori. Kau pakai teori apa Oh, saya pakai teori ni. Semua benda teori. Sebab tu kena belajar dulu. Ada beza antara model, ada beza antara teori, ada beza antara hukum. Itu sebenarnya level dia. Dan itu semua dikatakan sebagai sumbangan. Dia katakan keaslian dalam kajian kita. Itulah dia. Okay? So, saya masuk balik kat sini. Kenapa nak bagi you, kawan-kawan kita kat sini, nampak tujuan dia kenapa. Yang kita sebenarnya kritikal. Buat PhD ni kritikal. Bukan salin-salin orang punya je. Ambil daripada artikel orang je. Bukan macam tu. Dan bukanlah sampai kita pening kepala sampai tak siap langsung. Tak. Sampai ada orang tanya saya, Prof, sampai bila saya nak berhenti buat literature review? Ada orang cakap tu. Sampai bila? Saya kata, la ilaha illallah. Takkan sampai macam tu kot. Kita kena faham lah. Maksudnya kita nak buat literature review ni apa tujuan dia? Oh, ya ke? Bukannya main ambil kopi orang punya letak situ. Saya kata, bukan. Ni maksudnya faham lah ni. Apa maksud kajian literature ataupun kita kata literature review ni. Faham lah ni sebenarnya. Oh, ya ke? Tak apa. Saya nak beritahu. Senang je nanti. Kajian literature review ni tujuan dia untuk apa? Untuk nak cari jurang ilmu. Oh, ya ke? Apa yang nak berhenti kat mana? Tak ada. Mana ada berhenti-berhenti. Dia sebenarnya nak kita sebenarnya nak faham kenapa setiap bab yang kita buat ni, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Selalunya ada 5 bab je. Nak buat 7, 8 bab terpulang, tak ada masalah. Tapi buat 5 bab pun dapat dah PhD. Tak ada masalah. Yang kita cakap sekarang ni, membangunkan model teoretikal PhD ni. Dia bersentuh dengan bab apa? Bab pertama dulu. Berkaitan dengan persoalan kajian. Penyataan persoalan kajian. Bolehlah macam tu. Orang kata problem statement. So problem statement ni sebenarnya ni penting ni. Kalau kita tak dapat nak buktikan yang kajian kita ini ada masalahnya itu, kita tak dapat nak buat model ke nak buat objektif. Saya tengok ramai pelajar kat situ kelemahan yang paling utama. Dia tak tahu yang dikatakan itu dia kata masalah. Tak. Yang saya nampak, yang ditonjolkan banyaknya kadang-kadang jadi apa? Jadi jurang ilmu. Tu takut loh. Yang ditegang tu jurang ilmu. Oh, tidak ada banyak kajian yang dibuat dalam industri inilah. Oh, kita kata model yang dibuat ni tidak lengkap. Oh, apalagi dari segi konteks industri ini tidak. Tu semua kan jurang ilmu. Saya tanya mana dia permasalahan kajian? Oh, itu bukan ni. Ini takut ni. Okay. So, saya dah bincang benda ni lama dah. Banyak kali dah dalam minggu lepas, 2 minggu lepas. Dah bincang dah. Mengenal pasti permasalahan. Dah. Dan saya hanya wrap up sikit. Mudah saja nak beritahu. Kita kena cari negative thing about issue, subject matter ataupun kita kata center of discussion. Tu dia. Kalau kita sendiri pun tak dapat kenal pasti apakah kita kata subject matter, topik, isu, memang kita ada masalah lagi. Selagi itulah kita takkan dapat nak keluarkan masalah daripada kita kata tadi kan, yang kita identify problem tu. Okay? Dan problem tu kena logik lah, bukannya problem kita pun tak tahu. Ada setengah pelajar, dia keluarkan banyak. 2, 3, 4, kita nampak dia buat pernyataan permasalahan, nampak. Tapi bila kita kaitkan dengan model yang nak buat ni,
Tak ada kena-mengena pula. Contoh, paling mudah. Saya lah buat bidang saya, penggunaan teknologi. Itu adalah isunya. Itu adalah topiknya. Itulah dikatakan sebagai center of discussion-nya. Tapi apa masalah dia dengan penggunaan teknologi? Nampak? Apa masalah? Masalahnya bila mana staff-staff tak nak pakai. Tak nak pakai tu. Yang tu dah jadi masalah. Tapi cukup tak takat tu nak bincang? Tak cukup. Takat tak nak pakai tu tak boleh. Kita tak boleh habis mati dengan tu je. So kita tak jelas. Peringkat PhD dia kena critical. Okay? Isu je, topiknya, subject matternya, center of discussionnya, ataupun kita kata yang kita nak bincang yang penting dalam study kita ni adalah penggunaan teknologi. Okey. Apa yang tak kena-mengena, apa yang tak kenanya dengan penggunaan teknologi ni? Staff tak nak pakai. Dah, habis macam tu. Letak dalam problem statement. Habis. Betul, penilai akan tanya balik. Kalau tak nak pakai, apa masalah dia? Takat tu je kita buat. Konon banyak jumpa macam tu lah. Problem statement, staff tak nak pakai. Dah habis. Tak ada penjelasan. Bila tak ada penjelasan, tak clear lah. Sebab tu kita nak clear. Okey, kalau tak pakai, apa masalah dia? Satu, kita tahu teknologi ni mahal. Bila kata kita dah, syarikat dah buat pelaburan untuk teknologi tak dipakai oleh pekerja, itu dianggap sebagai, sebagai kita membazir. Dan benda tu pula tak dapat pula patah balik kepada kita kata return on investment tu. Tu satulah. Lepas tu yang kedua kita kata, dan kita tahu pun kalau guna teknologi lebih bagus dari segi productivity, dari segi quality, dari segi kita kata effectiveness, dari segi menjimatkan penjimatan, tu semua. Tapi yang ni tak nak pakai. Kalau tak nak pakai, dia jadi benda yang negatif. Dia tadilah meningkatkan kos balik, apa semua, whatever. Sampai last kali kita kata merugikan syarikat. Itu kita nak tahu. Bagi contoh pula, ada syarikat-syarikat tertentu yang berlaku dulu-dulu ni, letak kat situ. Wah, barulah penilai seronok. Dia faham. Oh, satu punca je tak nak pakai, sampai rugi syarikat dia cerita tu. Nampak clear. Alhamdulillah. Itulah caranya. Dan dengan tadi kita nampak tadi yang kita kata, inilah dia kita kata punca yang tadi tak nak pakai tadi tu. So dia akan menjadi satu yang elemen penting dalam kita punya model. Kalau kita kata sekarang ni pembeli ubahlah kita letak dalam kita punya model. Apa dia? Penggunaan teknologi. Itulah dia. Letak kat situ satu. So kita dah nampak tadi kalau tak guna apa jadi. So sekarang ni penggunaan dah ada kaitan dengan prestasi ke apa whatever. Dah dua dah. Kat situ pembeli ubah kita nampak. Kan? Itulah. So itu cara yang paling mudah nak faham. Nampak asalnya tadi apa? Asalnya tadi kita nak mengenal pasti permasalahan tu. Nampak? Okey. So, itu contoh sahaja. Okey, kan saya relate tadi dengan kita punya objektif. Dengan model. Tapi selepas mana dia objektif? Sebenarnya objektif ni dia sebenarnya wujud selepas kita dah kenal pasti masalah. Okey, so dah kenal pasti masalah, apa kita nak buat? Kita kena selesaikanlah. Sebab itulah kita buat penyelidikan. Ingat kenapanya keluarnya penyelidikan? Sebab ada masalah. Kalau masalah tak dapat dibuktikan, kita tak akan buat penyelidikan yang cara berimpak macam kita ni. Kita ni lain. Tak macam orang kata apa, penyelidikan yang biasa, rutin. Tak ada. Yang tu tak perlu pun nak sediakan model ke baru ke apa, tak perlu pun. Tak payah pun nak kaji tu, nak identify jurang ilmu pun tak payah. Itu kajian-kajian yang orang kata apa, rutin, simple, tak ada. Kita peringkat kita nak kena tengok tu. Sebab dia akademik. Kena ada. So kita kena buktikan. So dah jelas ada masalah, kita nak selesaikan masalah. Kan? So yang tadi kita punya yang kita kata model apa semua whatever tu benda apa tu sebenarnya tu? Ramai tanya yang kita nak bangunkan model tu apa? Novelty. Betul lah novelty. Tapi benda apa tu sebenarnya? So kita tadi macam ni lah, nak bagi faham senang kita buat kajian sebab ada masalah. Okay, saya ulang
kita buat kajian sebab ada masalah. Kita takkan buat kajian bila tak ada masalah. Sebab tu kan, ramai pelajar juga tersangkut bila mana dia tak dapat nak buktikan yang kajian itu ada masalah. Ada. Dia stuck kat situ tau. Ada. Dia jaga-jaga tau kawan-kawan. Saya ulang banyak kali, jangan tersilap dengan jurang ilmu. Tak sama. Masalah dengan jurang ilmu, benda yang berbeza. Okay? Itu saya beritahu awak dah. Warning awak dah. Okay? Peringatan. Okay. So, sekarang ni, kan, yang tadi tanya apa novelty lah, apa the originality lah, apa sumbangan lah. Itulah sebenarnya sumbangan kita. Kita ni orang yang mencipta, macam mencipta lah konon kan. Inventor ke innovator pun tak boleh lah. Inventor, macam itulah lebih kurang. Kita ni orang yang buat analisa kritikal sana sini, buat baca sana sini, betul-betul ni hebat ni kan. Dan dia dikeluarkan formula. Nampak? Formula pula. Tadi kata model. Okay lah, macam ni lah. Orang dulu-dulu, kalau kita tengok saintis, dia buat apa? Formula. Kita sebenarnya, kita nak buat formula pun boleh, apa benda pun boleh. Tapi yang mudahnya untuk bahasa yang digunakan, kalau kita tengoklah yang Ivy League University macam MIT ke, macam Harvard ke, Cambridge ke apa, tak kisahlah benda-benda formula ke, prototype ke apa tu, itu yang dia kata tadi model, teori, hukum. Tu je, dia ada label dia, tu je. So kita faham lah nak buat model ni, ialah kita buat formula lah. Kenapa nak buat formula tu? Nak selesaikan masalah. Kenalah ada formula tu. Oh ya ke? Macam kita lah. Senang nak pergi faham lagi. Saya, orang kata apa? Orang sakit. Ni nang sakit ni senang nampak. Darah tinggi. Sakit darah tinggi. Kalau kata tak boleh kontrol, Allah Akbar. Kena macam-macam, blockage lah apa semua, dah meninggal. Ataupun kena stroke. Nampak tak? Masalah tu. Masalah. Kita risau. So, nak buat macam mana? Kenalah cipta ubat darah tinggi. Nak cipta ubat darah tinggi tu macam mana? Kena ada formula. Takkan main buat je, tak boleh. Kena buat kajian. Itu yang kata buat eksperimen lah apa, whatever. So, benda-benda itulah yang ditengok balik kajian lepas-lepas. Apa yang tak kena, formula ni macam mana tak kena. Nak buat balik sampai. Tahu dah nak buat ubat darah tinggi ni. Dia pernah datang UiTM tau. Nobel laureate ni. 20 tahun dia kata. Dia buat kajian. 22 tahun ke 20 tahun? Yang tu lebih kurang. Dia orang Arab tapi duduk kat Amerika. 22 tahun dia kata dia nak cipta ubat darah tinggi. Formula tu dia buat tu. Itu yang kata basic research tu. Yang kata penyelidikan asas. Dia buat punya lama. Dia cuba tak jadi. Tu kata formula satu-satu dia try. Tengok jurang ilmu, kaji yang lepas-lepas, model lain, teori lain. Tak dapat-dapatlah sekali akhirnya rezeki dia. Dia kata dah 20 tahun, 22 tahun dia dapat. Akhirnya dapat cerita formula buat ubat darah tinggi. Nampak? Tentu cerita bagi mudah faham. Kita pun samalah sini. So yang kita ni, jangan ingat kita buat PhD ni macam tak laku lah. Okay, dah siap PhD. Alhamdulillah. Seronok je. Bagi kita dapat apa ni? Yalah kita dapat pakai hood lah apa semua. Tapi guna tak kita punya tesis tu? Guna tau. Siapa kata tak guna? Guna. Model kita setiap kalau you pergilah, cakap betul-betul lah, saya suka dengan cara Indonesia. Indonesia bila saya jadi penilai dia, pada yang hari yang terakhir dia menganugerahkan, dia punya convocation tak ada macam tu dia hari terakhir macam kita ni, macam kita Viva, kita bagi tahu jawapan kan, jawapan dia ni minor ke apa whatever, kena buat correction. Lepas tu dah hantar macam tu je. Tapi dia orang macam tu, kena kita kata tadi okay, minor correction. Lepas tu datang lagi kali kedua untuk nak bentangkan apa yang dia dah betulkan. Dan bila semua panel kata okey, terus dia kata dah dapat PhD. Tu macam convocation dia bang. Macam tu je. Dan paling saya suka pengurusi yang cakap, kita telah mengeluarkan aset negara. Wah, memang saya suka betul. Ini adalah aset negara, dia kata. Orang yang dah ada PhD, dapat PhD adalah aset negara. So, perlulah berkhidmat untuk negara, dia kata. Jaga elok-elok dan kita perlulah bantu untuk negara. Memang hebat. Saya suka dengan macam tu.
So barulah rasa yang kita perik jerih yang kita buat analisa dalam 3 tahun, 4 tahun kita belajar, ada 6 tahun, ada 7 tahun. Kita rasa Allah dapat apresiasi kan kat situ. So inilah kerja kita, nak bangunkan model teori ni, nak bagi faham. Nampak clear Okay. So objektif kan, macam saya sebutlah, objektif ada peranan besar dalam kita nak membentuk kita punya model. Dah kenal pasti kita punya masalah, kita kena tentukan kita punya objektif, dan objektif tu kena ada 2. Asas, umum, dan keduanya khusus, maksudnya spesifik. Dia ada 2 tau objektif. Dan objektif kita ni, sebab tu tanya saya macam mana dapat tajuk. Sebenarnya tajuk ni, saya beritahu ramai pelajar, dia mungkin pernah dengar lah. Oh, ada pernah dengar tau dulu, kata tajuk ni paling terakhir sekali kita akan buat. Betul sebenarnya. Sebab tajuk ni kita nak align dengan apa yang kita nak buat ni, dan juga mungkin dengan jawapan yang kita dapat. Tajuk tu sebenarnya. Bukan terus dapat tajuk, tak. Sebab tu kalau kita dari segi defense proposal ni, kita dah buat bab pertama, bab kedua, bab ketiga, metodologi dan sebagainya. Kita dah agak-agak dah tajuk kita yang sesuai macam mana. Macam tu. Kita nak collect data tu kan. So kita nampak lah. Bab ketiga nak collect data. So kita nampak macam ni. Dan kita pun akan dah kata apa, terbayang-bayang dah lepas ni nak buat apa. Kalau kita masih lagi keliru, tak tahu nak buat apa, sebab itulah masa proses perbincangan, proses pembacaan. Sebab tu orang kata defense of proposal, yang menilai tu adalah kita panggil pembaca, orang panggil reader, orang tak panggil penilai. Dia baca proposal. Orang tak panggil penilai, itu adalah pembaca, nama dia reader. Peringkat viva dah, tu baru penilai. Dia lain dah. Sebab tu bila peringkat defense ni, baru je kita nak proses pembacaan. Maksudnya, you pun cadang, kita tengok okey ke tak okey. Tak okey, buat lagi. Kita tak faham apa you nak buat proposal ni. Sebab tu nama proposal, cadangan je. Bacaan cadangan je. Sebab tu kita tak panggil calon PhD pun lagi masa tu. Sebab tak ada apa-apa lagi. Okay? Dah lulus defense of proposal, masuk senet apa whatever, kata okey, baru calon, jadi calon. Tu cerita dia. Tak boleh kita nak terus kata kita ni calon PhD, tak boleh. Okay. So, objektif kena clear. Yang tu saya dah bagi tahu dah awal-awal, objektif ikut kita punya masalah, dan kita akan derive direct daripada masalah yang kita dapat tu. Ingat, saya ulang banyak kali dah ni. Dah 2-3 kali saya ulang dalam webinar lepas. Objektif yang asas atau umum ni kita panggil aim lah pun boleh, main objektif pun boleh. Sebenarnya di-reflect direct kepada title kita, tajuk kajian kita, judul kajian kita. Kena ramai saya tengok tak betul. Saya dah banyak kali dah, sebab tu saya selalu ajak student banyak pelajar kata, Prof tolong semak saya punya proposal boleh? Macam tu. Prof boleh tak saya nak pergi defend, boleh tak tolong tengok saya punya slide, boleh tak? Macam tu. Saya memang nak sangat tengok. Sebab kenapa? Sebab selalunya pelajar tak perasan kesilapan yang dibuat. Terutamanya dengan tajuk tu. Tajuk dengan objektif tak sinkronis. Nampak macam sama tapi tak sama. Saya nak jumpa contoh paling mudah, pembangunan model mengutip zakat di kalangan apa benda di Lembah Kelang ke apa macam tu contoh. Tapi bila tengok objektif umum, tengok bukan membangun lagi dah. Dia kata nak tengok hubung kait antara pengumpulan zakat, pemberian zakat, dah jadi macam-macam. Tu kita kata mana satu yang nak buat ni? Yang tajuk cerita lain, yang objektif cerita lain. Mana satu ni? Yang tu sebab tu perlunya ada objektif asas. Baru kita ada objektif khusus, kita ataupun kita panggil objektif spesifik. Tu cerita dia. Ni yang ada selalu saya tengok, tak ada pun yang asas, tak ada. Yang kata main objektif, tak ada. Terus buat spesifik, lepas tu jadi kelang kabut, tak menjawab daripada tajuk yang dia ada tu.
Tajuk tu sebenarnya penting kawan-kawan. Sebab tu saya nak beritahu awal. Dalam Viva Boss Exam ataupun ujian lisan, pertama sekali yang ditanya oleh pengerusi komuniti ataupun jawatankuasa ujian lisan, dia tanya tajuk dulu. Tajuk okey tak tajuk? Nampak? First, itu yang kita kena betulkan. Kalau kata tajuk tak clear, okey, tolong cadangkan macam mana. Sebab kita nak suruh pelajar ni betulkan tajuk dia. Itu yang kita bincangkan sebelum buat keputusan pelajar tu lulus tak lulus. Atau major ke minor ke, bukan apa semua, tak tajuk dulu. Sebab tu saya kata tajuk penting. Dan tajuk reflect kepada objektif. Tolong tengok. Saya banyak kali cakap lah. Okay. Saya ulang banyak kali sebab saya risau inilah kesilapan lazim yang dibuat oleh pelajar. Okay. Itu dia. Nak contoh tak payah. Benda ni saya dah ulang banyak kali dah. Objektif macam mana. Dan saya ulang satu lagi. Tolong objektif khusus ataupun spesifik bukanlah nak menggambarkan contohnya hipotesis ada 10, objektif khusus pun ada 10. Salah. Saya ulang, salah, bukan macam tu. Ada pelajar macam tu, dia buat. Saya tahu, oh saya lulus defend yang itu, Prof. Prof kata tak boleh, tapi saya lulus, saya punya defend. Terpulang. Saya cakap tu terpulang. Bila peringkat Viva lain, ujian lisan, dijemput orang luar. Kalau peringkat defend, selalunya orang dalam saja. Kawan-kawan, kenalan penyelia, itu je. Tapi bila peringkat dah ujian lisan ni, oral ni, dia dah lain dah. Penilai dia tu semua ada syarat-syarat yang ketat nak jadi penilai. Saya cakap betul dah berapa orang dah pelajar yang graduate daripada you. Dia tanya, nak jadi penilai ni bukan senang ni tentu je tak? Bukan main ambil tak? Berapa orang dah graduate? Berapa orang dah menilai? Publication kita, ISI, WAS berapa banyak? Dia tanya. You tengok UKM macam mana? You tengok UM macam mana? Tough. Bukan main ambil macam tu saja. Sebab tu saya nak beritahu, penilai dalam Viva Boss Exam ataupun ujian lisan, orang yang berbeza kadang-kala. Tapi itulah, ada setengah universiti bagus. Yang membaca proposal dengan Viva orang yang sama, itu sangat baik lah. Tapi nak dapat macam tu jarang sangat. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum saya pergi kepada slide yang kedua? Ada soalan lain nak tanya? Tak ada Okay. Terus kat sini. Ya. Assalamualaikum Prof. Nak tanya. Saya nak tanya. Ya. Boleh dengar tak suara saya? Ya, dengar. Ya. Okey, macam tadi kan Prof ada cakap masa awal-awal tadi kan, kita buat kajian sebab ada masalah. So macam mana nak buktikan ada masalah kan? Kita guna kajian, salah satunya adalah kajian preliminary. Bukan, itu tinjauan. Tinjauan keperluan. Tinjauan keperluan ataupun kita kata maksudnya macam mana nak buktikan macam mana nak buktikan masalah tu, kita boleh buat dengan kita akan jawab dengan adanya tinjauan preliminary Prof. Tak, tinjauan keperluan adalah dibuat tu bila mana kita bertanya kepada pakar itu. Tapi sebelum tu kita dah cadangkan beberapa, kita kata identified problem tu. Boleh? Dan dia tengok ni, okey? Dan pakar-pakar ni tengok. Dan pakar tu datangnya daripada industri pun boleh, daripada pembuat polisi pun boleh, tapi yang tahu masalah tu sebenarnya selalunya kita lah. Tapi kita hanya nak tunjukkan kepada pakar ini yang ada tak keperluan untuk kita nak buat kajian ni. Dan okey tak kalau diteruskan. Nampak tak? Itu tujuan tinjauan keperluan tu ataupun preliminary study. Boleh? Tu. Maksudnya masalah tu kita dah kenal pasti. Cuma kita nak dapatkan macam lebih sokongan lah. Macam tu lah lebih kurang. Kalau tunjuk kat supervisor dia okey je. Betul tak? Kan? Dia dah ada elemen-elemen, tak apalah. Buat je. Tapi bila kita tunjuk pada orang yang tak ada kena-mengena dengan kita punya kejayaan ke apa, whatever, dia akan bagi jawapan yang insya-Allah yang mungkin kita kata sincere lah, kan? Nampak, macam ni. Betul lah, mungkin juga. Tapi saya ingat satu benda, kenapa kita tanya orang industri? Kenapa kita tanya pembuat polisi?
Sebab mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul terlibat dalam mungkin kajian yang kita buat tu. Masalahnya dia pun dah tahu dah. Don't be surprised. Tak di-empiricalkan saja. You nampak tak? Maksudnya belum dibuat macam kita model apa semua tak ada. Dia tahu masalah tu. Dia nampak. Okay? Dan mungkin don't be surprised macam orang tua-tua kita lah. Dah ada petua sana sini. Tapi cara empirical dia tak tunjuk. Formula ke apa tak ada. Tapi masalah dah ada, penyelesaian pun ada. Don't be surprised. Sebab tu saya kata kajian macam kita buat ni ialah perlu dibuktikan dengan empirical. Yang mana kita dah ada semua benda tapi ada tak modelnya? Ada tak kita kata formulanya? Macam itulah. Dan benda itu pula perlulah diuji. Dia tengok pula validate dan sebagainya. Boleh tak Puan? Macam itulah. Okey, boleh. Terima kasih Prof. Sama. Okey. Ada lagi yang lain nak tanya soalan? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya Hairia. Saya nak tanya berkenaan dengan preliminary study ni. Saya dah ada buat tapi dalam bentuk macam panggilan telefon lah. Jadi boleh. Tapi saya nak buktikan dekat panel waktu Viva nanti macam mana tu Prof? Caranya kita hanya kata kita telah menjalankan tinjauan keperluan. Dengan apa ni, kita menjemput beberapa orang yang kita anggap sebagai pakar lah. Dan mereka ini memberi cadangan-cadangan tertentu. Okey je. Maknanya kita cakap je kalau dia kata nak tengok bukti tu macam mana? Bukti ni sebenarnya bukan apa. Bukti ni tak ada masalah. Kadang-kala bukan susah sangat pun. Puan boleh minta je. You hantar email, dia kata endorse saya, kata saya dah buat macam tu je. Tak ada masalah, simple saja. Kalau ada surat-surat, kalau tak ada pun tak apa. Sebenarnya ini tak ada masalah. Tinjauan sebenarnya boleh juga letak sebagai appendices, tak ada masalah. Okey. Tinjauan keperluan ni ada setengah-setengah universiti maunya dia dilaporkan dalam tesis. Ada setengah-setengah tak perlu pun. Sebab tu kalau saya lah, saya kata saya akan letak juga. Biarlah. Ada bagus kan. Orang kata nampak dia ni memang berusaha. Sebab saya dah jumpa kat UKM baru ni, Alhamdulillah. USM pun Alhamdulillah. Universiti Melaya pun Alhamdulillah. Saya tengok dia orang bila mungkin pelajarnya datang kot webinar saya ni semenjak dalam 5 tahun yang lepas ni. Dan macam dah nampak satu orang kata apa pembaruan yang mana dalam tesis ditulis tinjauan keperluan ni. Alhamdulillah. So penilai seronok jugalah, dia tak payah nak tanya lebih-lebih. Macam contoh macam mana dapat tajuk, siapa yang validate, siapa yang kata macam ni bagus tak bagus. Kalau kita cakap setakat penyelia je, dia macam penyelia je. Nampak tak kan? Macam tu kan? Dia tak nampak kita kata kita ni kita kata yalah study kita ni komprehensif kan. Itu comprehensiveness tu penting. Alright. Terima kasih Prof. Sama. Okey, saya rasa kita teruskan. Kapan nanti takut tak sempat. Sebab kita punya cerita ni nampak macam cerita. Tapi sebenarnya kan nak bagi you nampak lebih clear, dapat jelas. Okey. So apakah model theoretical PhD? Master lah, lebih kurang sama je lah. Tapi macam tadi saya kata skop kajiannya, penelitiannya mungkin berbeza sedikit lah. PhD lebih kita kata rigorous lagi lah. Macam tu. Okay, hujah teori dalam bentuk visual. Ini satu dia. Kita sebenarnya tunjukkan. Kita kata kita ada formula. Mana dia? Kita kata kita ada macam kita kata inilah kita kata ada satu, kita kata kita buat something macam aplikasi ke apa, whatever. Mana dia? Yang tu pernah tunjuk. Bentuk visual. Kita orang nampak. Maksudnya ditunjukkan dalam kita punya tesis. Kalau kita kata kita ada buat formula ke, kita kata kita buat prototype ke, tapi tak nampak. Mana dia? Oh ada. Kat mana? Kat dalam lab. Okey, tak apa. Ada tak you lukis ke apa semua whatever dalam tesis? Itulah kena tunjuk. Benda-benda tu kena tunjuk. Sebab tu saya nak beritahu kepada rakan-rakan semua, hujah teori bentuk ni kita kena nampakkan bentuk visual ni. Kena nampak modelnya, teorinya, hukumnya, kita kena tunjuk kat situ formula. Dan bagaimana kita berbentuk tu pun kena ditunjukkan dalam bentuk visual tu, bagi nampak. Macam kita setengah-setengah saya tahu kan, kita ada anak kita buat matematik kan. Dia buat kiraan, matematik dan sebagainya. Tapi ada setengah pelajar kan, dia terus dapat jawapan. Jalan kerja tu tak nampak. Tak boleh.
Dalam PhD, jalan kerja tu penting. Saya nak beritahu tu. Master pun sama, PhD pun sama. Jalan kerja, bukan terdapat jawapan, tak nak. Dia nak tengok macam mana kita membentuk jalan kerja, jalan formula ni asal macam mana, sampailah kita siap. Tu nak tengok. Sebab tu saya nak beritahu pada rakan-rakan ya. Orang kata, dalam tesis you ni tak nampak lah macam mana alih-alih dia datang model ni. Saya nak, saya selalu tanya pelajar dia buat literature review. Lepas tu kan, kita tengok ada tiga model dipilih. 3, 1, 2, 3. Contohnya TRA, TPB dengan TAM. Contohlah, ada 3 model. Okey, lepas tu kan dia buat model baru. Kita tanya balik, kenapa 3 ni dipilih terus ni? TRA, TPB dengan TAM. Alih-alih ada. Lepas tu kan dia buat model. Buat model tu pula tak cerita macam mana dia dibentuk. Kita pun tak tahu. Dah siap dah. Dipilihnya 3 pun kita tak tahu model tadi. Lepas tu dibentuknya model baru pun kita pun tak tahu macam mana. Dah siap dah. Lepas tu metodologi. Oh, nak collect data dah. Tak boleh tu. Tak boleh. Jalan kerjanya kena ada. Tu point dia tu. Dan setiap jalan kerja tu kena ada justifikasi. Saya ulang PhD ni dia lebihkan kepada kita, betul tak saya kata tadi awal-awal. Buat PhD, dia nak tengok kita macam mana pelajar tu buat analisa. Tu je. Analisa pelajar tu macam mana dia buat. Dan bila kita dah buat analisa, kita dapat maklumat, mula kita nak interpret. Lepas kita interpret, masa tu kita buat keputusan. Sebab tu kita tanya awal-awal, apa sumbangan yang anda buat? Itu dah peringkat keputusan dah tu. Sumbangan tu. Ceritalah, ni masalahnya, ini jurangnya, ini modelnya. Oh, clear lah. Kadang-kadang terus pergi pada sumbangan terus. Kita pun tak nampak clear macam mana sumbangan dia ni. Nampak tak? Ceritalah dengan jelas. Kita pelajar PhD, pelajar Master Science by Research. Satu yang kalau Master Science by Research ni sebenarnya dia satu tapak lagi je. Orang kata selangkah lagi PhD. Boleh saja kita nak upgrade Master Science by Research jadi PhD. Boleh je. Ada pelajar saya dah dapat dah. Buat Master. Bayar masuk semua Master. Tapi rezeki dia, viva, pam dapat PhD. Ada macam tu. So nak cerita balik, kita convert lah. Tapi cerita dia balik, kita buat, bukanlah kata sampai pening kepala, tak. PhD tak susah mana, saya ulang PhD tak susah mana kalau kita faham semana. Kita faham. Ni yang saya tengok ni banyak ni tak faham. Bila tak faham, bila kita tegur, dia marah. Ni salah apa semua, tak. Itu tak betul. Kita kena, tu kata masa saya belajar dulu, saya ingat lagi. Supervisor saya kata apa? Jadi pertama sekali ingat, dia kata kita buang ego kita masa kita jadi pelajar. Siapa kita sekalipun lah, kita ni CEO ke, kita Datuk ke, Tan Sri ke, awak adalah pelajar PhD, dia kata. Dan bila pelajar, kita ingat satu benda. Bila kita ditegur oleh penyelia ataupun siapa-siapalah yang kita nampak bantu kita ni, kita dengar. Analisa. Mana yang sesuai ambil. Yang tak sesuai tak apa, tapi kita tanyalah balik. Penjelasan. Bukan melawan je. Semua benda nak lawan. Yang tu yang masalah ni PhD ni. Nak lawan. Last sekali kita pun tak habis PhD. Relax, dengar. Kita nak belajar. Setiap orang ada pendapat masing-masing. Setuju, tak ada masalah. Tapi bukan emosi. Kita kena gunakan kita punya kita kata tadi analisa tu. Dapat analisa tu semua, tak setuju, tak apalah. At least kita dapat dah analisa, kita kata fakta macam ni, tak apa, kita setuju. Macam tu lah. Kita akan buat balik tengok macam mana. Sebab tu saya nak beritahu itu supervisor kita, itu. Dapat nasihat, cuba absorb dan kita praktiskan. Dia cakap saya banyak kali, macam tu faham. Belajar, dapat ilmu, tengah tegur, absorb dan kita cuba betulkan. Sebab kita baru peringkat, baru nak belajar. Bukan kita dah habis belajar pun, tak habis belajar lagi. Dan kita tahu kadang-kadang pendapat yang dibagi tu memang pelik. Dan kita tak nampak dari sudut kita lah. Dan kita tahu lebih pada tu lagi sebenarnya. Tapi kita kena jelas justifikasi. Sebab tu saya kata tadi, bila kita buat PhD, pandai berhujah.
bukannya pandai beremosi. Itu tak betul. Berhujah dengan betul fact and figures. InsyaAllah okey. Ya, cakap tadi hujah teori dengan bentuk visual, clear. Lepas tu kan, model kita ni sebenarnya, dia memberi gambaran keseluruhan kepada kita punya kajian sebenarnya. Orang tengok model kita, orang tengok teori kita, orang tengok hukum kita yang kita ada kat situ, orang dah faham dah apa benda yang kita nak buat. Ni kadang-kadang bila kita tengok apa benda yang dia ada, kita tak faham. Senang cakap untuk kita nak terbitkan artikel dalam Q1 yang WAS yang tinggi-tinggi 10 impact factor ke atas ni yang tak berbayar pun ada. Dia tanya lu tahu, model you ni selalu dia komen kat mana tahu? Model yang diberikan ini apa. Macam tu je. Kalau dia kenal dengan model kita, selalunya dia akan bagi buat review. Tapi kalau tak kenal dengan model kita, dia kata kurang penjelasan, tidak jelas, tidak berapa, kita kata macam ni. Macam mana model itu dibentuk pun tak berapa clear. Habis dia akan reject je. Itu dari cerita tu. Sama juga dengan PhD kita. Model ada. Macam tadi, cerita tadi. Macam mana datang tiga model yang asal ni, ada dapat kat situ, lepas tu kita buat model dah. Model baru kita. Ni sumbangan dia. Kita pun tak apa jelas macam mana datang. Nampak? Bila kita tak buat sintesis, itu masalah dia. Bila sintesis tak ada, dan kita pun tak faham sintesis tu apa, tak ada lah, tak dapat lah. Itu cerita dia. Okay? Dan seterusnya lagi, bila kita ada model, dekat situlah yang menjelaskan pada kita. Sebab itulah saya nak beritahu pada rakan-rakan semua kita buatlah penyelidikan asas ke, penyelidikan aplikasi ke. The nature of research tu sebenarnya kan, memberi tahu pada kita tahu sebenarnya kan, yang kita ni nak capai apa. Daripada masalah tadi buat objektif dan akhirnya kita akan bentuk. Kalau you tengok betul-betul untuk fundamental research ataupun penyelidikan asas, dia start dengan conceptual framework dulu. Konsep dia dulu bagi clear. Lepas tu ada orang buat grounded theories dan hasilnya dapat theme. Tema dia tu. Dan dia akan dapat tema kat situ nanti dia bentuk conceptual framework dia. Dan masa tu lah lepas dia dapat clear dah dia punya conceptual framework tu, dia akan buat apa? Masa tu dia akan bentukkan, kita kata tadi proposition. Proposition, cadangan tu, proposition. Dan dari situlah dia cuba nak tengok dan akan hasilkan apa. Model theoretical framework apa kat situ. Itu cara basic research. Kalau applied research lain pula. Dia akan start dengan theoretical framework dulu. Lepas tu dia akan buat hypothesis. Lepas tu dia uji lah. Lepas tu dia akan dapat final model tu, conceptual framework tu ada kat situ macam mana kita measure. Itulah dia. Dan dia dapat final model. Sebab tu, bila ada orang tanya saya, benda ni ajar tak dua-dua ni? Sebenarnya sama lebih kurang bezanya. Kalau kita tengok basic research ni, ialah lebih kepada yang kita kata dia start pada awal, scratch. Belum lagi, banyak lagi kajian macam ni orang buat. Dia yang pertama nak uji yang tu dulu. Okay? Sebab tu dia kena ada conceptual framework dulu. Dengan applied research lain pula. Dia dah ada dah. Dia nak buat tambah baik. Tambah baik dah ada. Dia akan tambah apa benda yang patut dia. Sebab tu dia buat theoretical framework dulu. Sebab tu kita, saya nak bagi tahu pada semua yang kat sini. Kita perlu faham setiap langkah-langkah yang kita buat tu bukan just cut and paste orang punya, tapi kita tak faham pun apa tujuannya. Saya ulang bila kita faham apa kita buat penyelidikan tu, insya-Allah you akan senang nak buat. Sebab tu saya kata betul, ada setengah-setengah orang yang dia buat PhD senang je. Ada orang tahu buat dekat Cambridge 2 tahun setengah je engineering. 2 tahun setengah tahu. 2 tahun setengah siap PhD, dapat fakulti engineering Cambridge. Dapat. Ada orang tu sampai 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kenapa tu? Rupanya bila kita tengok objektif, tunggang langgang, problem statement tak betul. Saya pernah ni Universiti Melaya tau. Dia ni kali ketiga viva. Saya ni penilai luar, dia ni kena last kali yang ketiga. Saya tengok, ya Allah, tak faham ke? Dia punya model, you tengok kan sedih. Kita kata budak master pun tak macam tu. Maksudnya memang tak faham.
Dia tak faham, kita tanya sini tak faham, kita macam mana nak buat ni? Ni Viva ketiga lah ni. Kan? Kita jelas kat dia. Saya sebenarnya konsep saya bila saya jadi penilai, saya bukan tanya soalan yang menyusahkan pelajar sampai dia tak tahu nak jawab. Bukan. Saya lebih kepada nak bagi jawapan pada pelajar tu. Saya kata macam ni. Pertama sekali, macam mana you bentuk model? Saya ambil ni apa semua. Kenapa macam tu? Tak ada jawab dah. Tak apa. Nak beritahu. Kenapa kita buat macam ni. Kita justify macam ni. Apa semua. Whatever. Dia catit je. Last sekali catit. Macam belajar research method. Tu yang ramai kata yang dekan lah apa semua. Whatever. Mesti Melaya ke. UKM ke. UTM ke. Tak kisahlah civil engineering ke apa semua. Whatever. Alhamdulillah. Banyak kata. Saya ingat lagi seorang profesor tu. Dia civil engineers. Dia kata, Prof. Thank you Prof. Banyak kami belajar. Macam research method lah hari ni kita belajar. Bukannya tanya Viva, tapi lebih macam belajar research method. Alhamdulillah. Kita ni penilai bukannya nak kita kata menyusahkan pelajar. Tak, kita nak tengok pelajar ni faham ke tak faham. Dan kita nak bantu pelajar tu sampai dapat PhD dia. Tu niat kita sebagai penilai. Tak ada niat nak fail pelajar, tak ada. Memang tak ada niat pun, dia ni kena menyusahkan dia. Sebab dulu kita susah dapat PhD, contohnya kita susahkan pelajar. Tak. Itu buat apa? Itu macam dendam. Kita sebenarnya nak bantu pelajar sebenarnya. Okay? Bantu. Maksudnya nanti dia dapat PhD, janganlah dia memalukan kita pula. Kita tanya dia PhD macam mana apa semua, dia pun tak ada jawab. Tu menyusahkan balik. Kan? Sebab nanti dia ada PhD, dia pun nak survive student. Tak naklah incompetence breed incompetence. Itu kita malu sangat. Saya pernah ingat lagi profesor yang mengajar kita orang. Dia kata jangan ada incompetence breed incompetence. Dia kata jangan. Dia takut yang tu. Takut berlaku yang itu. So kita bantulah belajar. So saya ulang. Untuk applied research hanya ada hypothesis. Untuk basic research hanya ada proposition. Tu je sebenarnya. Jangan tersilap. Okay. Dan last sekali dia tunjuk ni lah sumbangan keaslian novelty. Itulah dia. Apakah model theoretical? Itu dia sebenarnya. Okay. Okay. Nanti kita bincang lagi. Kesilapan pelajar. Ni. Terus narai pembuli ubah. Ini. Itu yang saya kata tadi tu. Masalah paling besar, kita tak tahu dah ujung pangkal mana, dah ada dah pembuli ubah. Dah ada dah konstruk. Kita pun tak faham macam mana tu. Datang macam mana pun dia tak tahu. Sintesis pun tak tahu, tak nampak. Yang tu yang kita tanya tu. Lepas tu kan, meniru model. Dia tengok artikel, mana-mana dah. Lepas tu dia terus dia buat macam tu. Kita tanya balik macam mana dia bentuk. Model ni, macam ni. Macam saya ni kajian lah. Ni buat dekat negara lain, saya buat kat negara saya. Ini je lah. Tu dah jadi macam replication dah pula. Saya kata ada tak penambahbaikan yang dibuat? Tak ada. Saya ambil betul-betul model orang ni. Saya buat kat Malaysia. Yang ni kat luar negara. Tak boleh. Itu kita kata benda lain. Tak boleh macam tu. Kalau nak buat kajian biasa bukan bersifat akademik macam kita yang PhD ni, memang tak apalah. You nak bentang paper kat conference mana-mana terpulang. Tapi kalau masa kita tengah buat PhD ni, penilai dia nak faham macam mana model itu dibentuk dan kenapa dibentuk begitu. Tu. Nampak? Okey. Satu lagi, tengok tiada mekanisme model teori. Betul. Macam tadi saya sebutlah. Dah lah konstruk tu datang tak tahu macam mana. Model ambil alih-alih, ambil 3-4 model. Lepas tu kita gabungkan jadi satu model. Dan kita tak faham macam mana dia dibentuk. Pemilihan model pun kita tak tahu. Pembentukan model pun kita tak tahu. Dah siap je macam tu. Sebab itulah kita nak beritahu dalam saya pernah yang kata saya selalu suruh minta pelajar saya sendiri pun, bila kita dah siap dah model, bentuk model tu, kita kena ada satu lagi section yang menceritakan storyboard. Apa maksud storyboard? Storyboard ni sebenarnya menceritakan yang ni dah siap model ni, dah siap model. Belum lagi yang saya sebut pasal macam mana nak bentuk model. Itu cerita lain. Ini dah lepas siap model. Dah siap model ni. So ada satu lagi kena tambah, nama dia storyboard. Apa maksud storyboard? Storyboard ni maksud dia
daripada konstrak-konstrak boleh ubah apa benda yang kita ada semua ni kan, daripada 1, 2, 3 kata boleh ubah bebas lah, boleh ubah bersandar lah, boleh ubah yang macam-macam lah, kita ada mediator, moderator ni apa semua ni kan. So benda ni kita kena ceritakan apakah fungsi-fungsinya dan macam mana dia berfungsi. Fungsi dan bagaimana berfungsi. Nampak? Dan akhirnya menjawab kepada kita punya objektif. Itu yang penting. Sebab tu kalau kenapa selalu paper kita kena reject kalau kita nak hantar dekat Q1, Scopus ke apa, whatever. Sebab ini tak jelas. Kita dah ada model, tapi kita tak menjelaskan fungsi dan bagaimana dia berfungsi. Dan ada tak dia menjawab kepada objektif. Itu sebenarnya. Nampak tak critical thinking? Yes. Ramai kan, saya tulis ni kenapa? Nak bagi nampak. Kita sebenarnya tak buat pun macam tu. Terlalu deskriptif. Memang. Description je. Tak nampak pun macam mana. Tu kata tadi, deskriptif. Maksudnya cerita, okey, saya memilih beberapa pembeli ubah ataupun konstrak yang saya ambil daripada artikel-artikel ni. Dah, macam tu je. Macam tu je cerita dia. Lepas tu pemilihan pun tak tahu macam mana. Kenapa dipilih pun tak tahu. Lepas tu dah dapat dah. Saya pun menambah lah satu lagi model ni, konstrak ni sebagai mediator. Sebelum kepada konstrak yang bersandar apa whatever macam tu. Dah, habis macam tu je. So kita tak jelas benda ni semua ni. Betul lah tu you cerita macam tu, tapi kita tak nampak. Kenapa dia jadi mediator? Kenapa tak jadi independent, tak jadi kata yang tadi kata apa bebas ke, bersandar ke, moderator ke? Yang selalu yang susah ni bila pembeli ubah tu ada yang moderator, ada satu lagi mediator. Dengar macam sama tapi lain tau. Mediator, moderator. Lain. Ada orang kata sebut intervening. Tu mediator lah. Moderator lain. Lain. Ini yang nak cerita ni yang setengah-setengah kata, Prof, saya keliru lah. Bila saya baca artikel ni, ada kata yang ni mediator, ada kata sini moderator. Yang buat macam tu. So, kena cerita, patah balik pada objektif. Tengok balik objektif you. Kenapa tengok objektif? Sebab objektif tu, dia sebenarnya link dengan masalah yang you dah identify. Mungkin kajiannya orang lain tu masalah dia lain sikit. Sebab itulah perspektif dia berbeza. Oh ya ke? Sebab tu jadi mediator. Sebab tu dia setengah kata moderator. Oh, faham. Itu cerita dia. So kita ni, bila kita mengulas, bila kita menulis tesis, itulah sebenarnya penilai nak faham. Yang masalah kita tengok sekarang ni, pelajar, dia tulis tapi tak nampak kritikal. Tak nampak, orang kata apa, pendapat dia pun tak ada. Tak ada pendapat orang ni semua. Tapi dia punya pendapat pun tak ada juga. Itu masalah juga tu. Okay? Saya tak masuk bab tu. Tapi yang tu tak ada. So sebenarnya bila kita nak membentuk model, kita juga nak tahu pendapat pelajar. Dia sebenarnya juga kena kritikal. Kajian yang dibuat macam ni. Yang dia nampak sebelah macam ni. Banyak kita tahu. Itu yang dia bahas. Bab-bab jurang ilmu tu saya suka. Ada setengah pelajar memang very good dari segi dia nak letak stand dia. Ada hujah yang sangat bagus. Dia petikaikan juga yang pertama. Bukan petikaikan macam ni. Ada setengah-setengah saya tengok. Artikel-artikel lah saya tengok daripada adalah dia tulis tidak apa kajian yang tidak menyeluruh. Kajian ini tidak menyentuh ini dan itu. Oh tu okey betul. Tetapi kan tidak ada penjelasan kenapa yang dibuat itu. Tak ada. Setakat mention yes. Tapi untuk penjelasan tak ada. Itu masalah. Okay now. Ni. Yang ni yang saya selalu sebut ni. Kesilapan lazim pelajar ini. Okay, dan inilah saya patah balik yang saya bincang dulu 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, minggu lepas, saya ulang yang ni. Tengok patah balik macam mana pun dekat jurang ilmu. Yang ni lah yang saya sebut. Nampak apa jurang ilmu? Sebab kita nak buat model, nak buat teori, nak buat hukum. Okey. Nanti ada tanya saya pula. Prof dah sebut daripada tadi ni saya tak clear lah. Okey. Kategori paling rendah, paling bawah model.
tinggi sikit, tengah-tengah, nama dia teori. Lagi bagus, lagi lengkap, nama dia hukum. Tu dia. Semua ni novelty. Di peringkat kita dapat PhD, paling kurang kena ada model. Sebab tu dia ada jawatan kuasa, nampak? Jawatan kuasa yang menilai kita. Yang penilai bukan calang-calang, kawan-kawan. Orang yang memang dah ada PhD, orang dah ada pelajar yang graduate, orang juga yang pernah apa-apa lah. Sumbangan dia macam-macam. Itulah dia, kita ada jawatan kuasa tu. Tu yang penting. Dan endorsement daripada Senat. Bukan main-main nak dapat PhD dengan kita kena buktikan kita punya model itu workable. Tu kami kena faham tu. Teori pula memang bagus, tinggi. Kira kita nak bawa benda tu boleh. Malunya kita tengok pada society. Kalau kita tengok cerita-cerita dan TV tu banyak tengok. Bila kita kata Hawking nak menunjukkan yang ada ni, kita kata black hole. Dia cerita, lepas tu keluar dengan teori Big Bang lah apa. Itu perlu dijelaskan, dibentang depan semua saintis-saintis yang tertentu sampai nak dapat teori bukan senang. Sama juga kita tengok Prof Nash yang dekat Princeton tu, yang dia nak buktikan ada equilibrium, nak buktikan, kena buktikan depan-depan orang yang saintis-saintis tertentu ni, dia orang endorse kata okey, baru dapat dia teori. Bukan senang tau. Bukan senang macam tu je tak. Bukan. Sebab tu saya nak bagi tahu, kita punya level paling kurang model lah. Model. Okay. Yang kita buat model tu, itulah sumbangan kita kepada, kita kata tadi, ilmu dalam bidang yang kita buat. Dan insya-Allah boleh menyelesaikan masalah. So nak dapat tu semua kena tengok jurang ilmu lah. Dah dapat dah tadi, problem statement clear. Sekarang gap of knowledge, jurang ilmu tu. So ulang balik, apa jurang ilmu ni? Kekosongan, nampak? Kelemahan, ketidaklengkapan, ketidakselarasan. Itu cerita dia. Cuba tengok balik nota. Dalam pengetahuan yang sedia ada, belum dijawab secara empirical atau theoretical. Nampak tu? Itulah. Itulah jurang ilmu. Bukannya kita nak cipta ilmu baru ke apa. Tak ada. Sebab Allah dah sebut dah, aku dah bagi Al-Quran. Carilah, terokalah Al-Quran tu. Sebab itu adalah ilmu, segala ilmu ada dalam tu. Carilah. Kita je tak pandai nak teroka. Cipta ilmu baru tak ada. Ilmu dah ada dah kat situ. Kena teroka. Kita punya kerja tu semua tu. Nampak? Kan? Tengok. Suatu fenomena belum dikaji. Dulu masa COVID-19 datang, kelang kabut semua saintis cari. Cari apa? Cari inilah penyelesaian. Ramai orang tak pernah tengok macam tu. Yang kita pernah dengar apa dulu yang black, inilah, apa macam-macam lah. Orang kata dulu kena. So sekarang ni kena COVID, ramai meninggal, ramai apa semua. Cipta ubat lah, macam-macam lah. Tengok sekarang kesan-kesan dia berlaku. Nampak tak? Lepas 5 tahun apa kesan, kena macam-macam ni, ada ramai doktor dah cakap pula yang ambil vaccination kena macam ni, apa tak kena, ikutlah. Itu terpulang pada pendapat masing-masing, tapi cerita dia balik, itulah yang berlaku. Nampak tak? Okay? Suatu fenomena belum dikaji. Yes. Okay? Telah dikaji tetapi hasilnya tidak konsisten. Betul. Ada orang kata, guna teknologi bagus. Ada orang kata guna teknologi lagi teruk lagi produktivitinya. Ada orang kata pula, yang kajian lain kata, ikut keadaan. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Ikut keadaan. Dah 3 jawapan kat situ. So macam mana ni? Tak ada pemutamatan. Kita pun tak tahu macam mana. Buatlah kajian lagi. Buktikan. Mana satu yang betul. Tengok. Kan? Dikaji dalam konteks lain tetapi belum diuji dalam konteks baru. Betul. Saya cakap betul-betul kajian kita ni walaupun nampak macam sama, tetapi selepas COVID ni, saya tengok banyak benda yang berbeza. Itu yang pertama lah, dari segi penggunaan teknologi yang berbeza yang sekarang kita nampak AI. AI lah, hybrid teknologi lah. Generation yang berbeza pun satu hal juga, saya cakap betul-betul. Kami ni orang generation, kita kata generation X. Kami X, yang 50 ke atas ni. X.
Memang susah betul nak faham kalau anak-anak kita yang memang alpha beta ni. Bukannya Y, bukannya Z, tapi alpha beta tu. X ni berbeza dia punya cara kehidupan, penampilan, pemikiran dengan kalau dengan takat kita kata XY ni, kita kata YZ ni dekat jugalah. Tapi bila tengok dengan beta alpha susah. Sebab tu kadang-kadang saya ni sebagai orang yang mengajar di universiti, bila datang adik-adik kita yang level-level kita kata yang mungkin Z pun dah cukup lah, generation Z pun dah lain. Sangat berbeza cara pemikiran. Sangat berbeza. Sebab tu, saya cakap betul-betul saya ada pelajar PhD yang ada generation X, ada generation Y, ada Z, beta apa belum lagi lah kan. Tapi memang banyak Z macam tu, memang berbeza cara berfikir. Cara berfikir lain, cara tu lain. Tapi tak apa, kita belajar. Sebab tu saya kata tadi, dalam konteks yang berbeza ni, betul. Sangat berbeza. Dan saya ada buat satu paper yang berkaitan dengan generation. Memang orang kata dah banyak kajian dibuat untuk generation, tapi generation masih lagi perlu kita kena kaji untuk generasi-generasi ni tak sama. Saya cakap betul, tak sama langsung dah cara penerimaan, penggunaan, absorption lain sangat-sangat. Banyak kita boleh buat kajian. Teori sedia tidak mencukupi untuk menjelaskan realiti semasa. Betul. Kajian yang lepas dah banyak dah buat kajian kepuasan hatian lah apa benda. Cikgu-cikgu sekolah ke apa. Betul, mungkin ada. Anak-anak murid, betul, ada. Tapi bila tengok dan generation yang berbeza, memang nampak berbeza sangat jawapannya. Dan kita kena buat, itulah kita kata tadi analisa. Kalau kata X macam mana, Y macam mana, Z macam mana, Alpha macam mana. So ini yang penting. Kalau siapa yang buat kajian marketing, pemasaran, penting sangat benda ni. Sebab generation yang berbeza memang perlukan teknik pemasaran yang berbeza. Siapa nampak betul? Sama juga pemasaran dari segi perubatan. Kita nampak pemasaran ni bisnes perubatan tak? Kita ingat nak buat hospital, doktor apa semua, cara nak layan. Benda ni semua nampak macam sama. Tak sama. Tak boleh dah kita guna cara doktor kita ni nak menceritakan orang kita dia pandai paling bagus. Sedangkan mungkin don't be surprised, patient kita tu lebih tahu pada kita. Don't be surprised sekarang ni orang kata maklumat di hujung jari. Kita nak goreng cara kita. Mungkin dia ni generation X lah, dia je betul semua. Tapi bila tengok patient dia lebih tahu pada dia, dah dia mula tak boleh dah. Tak boleh terima, melawan. Ada macam tu. Sebab tu saya kata ni, inilah kajian yang patut kita kena buat. Tengok balik. Tingkah laku, perangai, behavior memang akan berbeza. Okey, ini. Saya masuk sikit ni. Jenis jurang ilmu dah ada dah. Tapi saya ulang lagi. Ingat jurang konseptual. Ingat konstruk yang berbeza ni. Yang tak pernah diuji apa semua. Konstruk tau. Lepas tu, kita tengok dari segi teorinya. Lain. Teori ni maksudnya macam je lah. Model teori hukum tu lah. Jurang tadi dari segi konstruknya. Memang konstruk yang kita buat tu dalam tu apa benda tu semua tak sama. Tak sama. Lepas tu dari segi metodologi berbeza. Ada orang buat cara lain, kita buat cara lain. Sedangkan kajian mungkin masa sama tapi lain. Dan kita makin bertambah baik tujuannya untuk nak dapat. Bila kita buat metod yang tertentu adalah untuk nak dapatkan jawapan yang terbaik. Itu sebenarnya. Ada kata saya, ada setengah pelajar dia kata, saya buat kajian etnografik untuk nak lihat perangai orang membeli barang. Etnografik saya kata. Etnografik? Macam ni buat etnografik? Dia tengok, observe lah apa semua. Whatever. Saya kata, kenapa macam tu? Yelah, observe. Ada pelajar, dia sentuh je dekat. Dia nak observe. Saya kata, kalau observe ni, kena tengok juga apa yang kita observe. Bukan main observe sahaja. Nampak? Dia ada sebenarnya cara dia. Bukan main observe. Ada setengah pelajar, dia nampak macam ni. Okey, Prof, saya nak buat temu bual je lah. Interview, terbual je. Okey, tu je PhD saya. Okey, saya kata okey, bagus. Tapi tengok kan, dari segi kajian yang sepatut dibuat bukan temu bual. Lebih sesuainya mungkin eksperimen. Oh, ya ke? Ya. Sebab objektif ni apa semua saya tengok nampak sesuainya untuk eksperimen.
Bukannya untuk temu bual. Oh ya ke, salah ke? Yang tu maksud saya tadi tu. Jurang metodologi, method yang dibuat tu sebenarnya takut tak sesuai, tetapi dibuat juga. Dan jawapan dia mungkin kurang tepat. Itu point dia. Okay, jurang konteks. Konteks ni pula macam tadilah saya sebut. Dari segi kita nak tengok dari segi generation ke mungkin dari segi industri, itu yang penting. Lain perspektif berbeza. Empirical, inilah kata ni kekurangan bukti data sebenar. Ada mak bapak kita orang tua dah tunjuk dalam petua-petua, tapi tak dapat dibuktikan dengan cara kita kata tadi theoretical dengan empirical. Tak ada, tak nampak. Ini yang kata jurang empirical, tak ada. Kan? Jurang temporal ni saya suka sangat. Macam tadi saya sebut, dah lama kajian tu dibuat, macam basi lah kononnya, tapi kita kena ingat bila ada elemen-elemen pastel, P-A-S-T-E-L, catat P-A-S-T-E-L, political, environmental, S, sociological, T, teknologi, betul, satu lagi academics, L, legal, P-A-S-T-E-L, pastel. Benda ni selalu berubah dari segi research. Tengoklah kita dari segi politik kita macam mana. Tengok dari segi kita punya environmental kita. Sekarang duk kalut dengan kita kata menjaga alam sekitar lah, apa, whatever SDG sana sini. Siap ada carbon accounting dah sekarang. Siap pula dah ada pula energy yang macam mana, green energy. Oi, macam-macam. Kita tengok. Dulu mana ada pun benda tu. Sekarang ni bila kita dah combine jadi hybrid pula dah. Dah macam tu pula dah. So kita tengok ada tau sebenarnya boleh terima tak boleh terima. Kita tengok pula dari segi teknologi memang perubahan yang ketara. Dulu tak ada AI, sekarang ada AI. Nampak AI ni boleh buat macam orang tu macam betul. Kita pun tak tahu nak beza dah AI ke tak AI pun dah pening. Tu tak masuk lagi apa benda lagi emotional ke apa benda pula lagi. Tadi artificial intelligence, information intelligence pun ada juga. Macam-macam dia sekarang ni. You tengok nanti ada cabang-cabang dia. Dulu kita kelang kabut dengan IoT. Internet of Things. Tapi dah patut jadilah Internet of Things. Patut kita kena dengar Internet for Everything. Dah tahulah. Apa saya pasal teknologi dah berubah dah. Laju sangat. Okay. So itulah saya beritahu yang patut kita kena faham. Okay, now. Titik permulaan. Ini sebenarnya. Sekejap. Untuk kawan-kawan semua jelas masalah teoretikal ni yang saya nak bagi tahu satu benda lah. Banyak pelajar masih tadi sebut model teori gagal jelaskan dapatan. Inilah sebenarnya. Kita sebenarnya yang saya tahu pelajar you dah ada, you buat model, you dah buat dah dari segi analisa, semua dah ada dah. Tapi bila masuk perbincangan, ini yang kelemahan pelajar. Pendek je perbincangan. Ini kita takut. Kalau kita publish artikel nak untuk WAS ni, yang tinggi Q1 apa semua, perbincangan tu paling penting. Dia dah tahu kita punya model cadangan jurang ilmu cantik. Dah dapat hypothesis testing apa, semua cantik. Tetapi bila datang bab perbincangan, kita tak tahu nak cerita. Ini masalah dia. Kita sebenarnya pelajar, bila dah buat analisa, kat sinilah kita letak thought kita. Kita punya thought. Bahagian ni kita kata untuk nak jelaskan dapatan kajian kita tu, perbincangan tu, kita kena buat dengan baik. Macam mana nak buat? Kan susah sangat pun. Kita cuba bandingkan dengan jawapan kajian yang lepas. Dan kita kena bagi perincian kenapa. Justifikasi. Kekuatan hujah kita, sejak betul yang ni kekurangan. Kita sangat kurang lah. Di Malaysia ni saya tengok masih belum lagi kuat yang tu. Tapi jarang penilai yang katakan argue bab itu. Saya cakap betul kalau di luar negara memang ditanya ini. Ya. Sebab saya pernah menilai UK, saya pernah nilai di Australia punya thesis. So banyak dihujahkan bab ini. Kita nak tahu pandangan pelajar itu bagaimana.
apa yang dimaksudnya itu dan ini dan sebagainya. Memang kalau kata ada something yang kita tak boleh terima, tak apa, kita tahu pandangan dia macam tu, tetapi bila dijelas dengan justifikasi fact and figure sangat bagus. Okay, itulah sebenarnya saya pernah tanya penyelia saya, bahagian mana yang dikatakan 100% yang dikatakan penulis ataupun kita pelajar yang memang berkuasa penuh. Bahagian perbincangan. Yang kita tengok sekarang ni perbincangan paling pendek, itu kita kata kelemahan pelajar ketara. Sebab dia tak tahu nak tulis apa. Bincang pun sikit je, tak bolehlah macam tu. Kita bincang, maksudnya inilah yang kita kata perbincangan, hasil kajian kita bincang dan kita cuba tengok balik kajian yang lepas-lepas dan sebagainya dan kita bagi jawapan yang sewajibnya. Itu yang kita nak tahu. Pelajar yang cemerlang, dia dapat bagi thought yang sangat baik bahagian perbincangan. Itu yang menunjukkan kritisnya pelajar itu. Itulah PhD. Okey. Dan hubungan tidak konsisten. Okey, inilah dia. Macam saya sebutlah. Dah lah bincang tak over clear. Lepas tu kan kita tengok kan cara nak tengok tak memanglah. Kita kata ni. Kita pun tak tahu. Dia bincang lain. Lepas tu cara tulis pun Allah Akbar. Yang ni jawapan macam ni. Lepas tu yang ketiga, yang keempat dia pula jawapan entah apa. Lepas tu kita pun tak dapat nak hubung kait dengan patah balik pada kita punya tadi problem statement, patah balik pada objektif pun kita pun tak faham. Yang nampaknya duk replicate orang punya study. Tu je. Ni yang saya tengok penyakit-penyakit yang ada dekat Malaysia ni, just replicate orang punya. Tu je banyaknya. Tambah sikit-sikit dah habis, siap. Data pun penyelia pun dah ada dah. Mana kajian lepas-lepas dia ambil je. Okey, tak apa, jangan risau. Siapa jadi pelajar saya dah ada data. You tak payah collect pun, saya dah bagi dah ni. Ataupun jangan risau, saya ada group saya yang akan tolong you buat mesin ni, buat apa ke whatever, software ke apa, whatever. Jangan risau. Saya tolong buatkan untuk you. Nanti pergi bye-bye je. Apa? Macam tu pula dah. Ada macam tu. So kita kata ini masalah. Okay. So tak apa, yang ni saya tak nak bincang detail sangat. Okay. So pemetaan landscape ni, teori dia. Macam saya sebut lah. Inilah sebenarnya. Kat mana kita nak bincang ni semua ni? Dalam literature review. Yang tadi problem statement, kat mana? Tu chapter pertama, bab pertama. Objektif kat mana? Bab pertama. Jurang ilmu kat mana? Dalam literature review, bab kedua. Saya ulang sekali lagi. Bab kedua, bahagian penting. Sebab kenapa? Itulah tempatnya kita mendapat jawapan pasal jurang ilmu. Jurang ilmu mana tadi? Oh, tadi saya tulis tu. Yang dari segi mana? Kontekstual lah, temporal lah, metodologi lah. Nampak tadi? Construct lah. Nampak tadi saya cerita tu? Yang tu lah kita nak bincang tu semua tu. Dalam literature review. Ramai dia ingatkan literature review ni macam kita compile je. Finding-finding yang lepas-lepas. Dah tu je lah. Lepas tu tak ada perbincangan, tak ada pun sintesis, tak ada pun. Macam tu je. Itu baru literature search ataupun survey, takat tu je lah. Tak sampai review lagi tu. So dapat tak kat situ jurang ilmu? Tak ada. Tu saya pelik. Jurang ilmu ada, ataupun kita kata gap of knowledge ada, tetapi kan yang saya pelik tu tak ada pun sintesis, tapi ada jurang ilmu. Pelik, sangat pelik. Yang tu saya pelik. Yang tu selalunya saya bagi nasihat kepada pelajar, bahagian literature review ni bukan just kita main-main sembang-sembang cut and paste je orang punya study yang lepas-lepas. Tak ada sintesis pun. Kita pun tak nampak apa benda yang dibincang. Adalah sekali keluar je model, keluar saja apa-apa yang ada. Tak boleh. So kena pasti 3-4 teori utama ni sebenarnya kena buat sintesis dulu. Asalnya kena sintesis. Sebenarnya macam ni. Saya nak kena buat macam ni. Kena cerita, jelaskan dulu. Kita kata senarai kan seberapa banyak model teori. Sebab tu kita tak tulis hukum dah. Sebab hukum dah boleh juga nak bubuh hukum. Okay, hukum. Ataupun kita kata law. Okay. Dan kita
kaji. Kaji, selidik. Yang ni kita kata sintesis asas. Tu dia. Lepas tu kita dah dapat dah, kita akan kenal pasti dan kaji. Ni utama. Yang ni kata sintesis khusus. Nampak? Kan? Yang ni kita nampak, betul dah sekali kita dapat bandingkan. Ni saya bukan apa, saya nak jelaskan bagi takut nanti kita takut belajar tak apa clear. Okay. So, kita kesenaraikan sebanyak mungkin model teori. Yes, itu sebenarnya asas. Bukannya ambil 3-4 macam tu je. Okay, kita sintesis. Macam mana nak tahu? Kalau kajian kita ni berkaitan dengan penggunaan teknologi, carilah model, teori ataupun hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Kalau ada 7, ada 8, tak apa. Kita kaji semua 8 tu, tengok macam mana dari segi bandingan andaian fokus. Yes, kita tengok tu. Kita sinilah, kaji ni sini macam ni lah. Saya letak bagi nampak sekali lagi. Sekejap. Ensure ni. Yang ni, kita copy juga. Bukan apa, nak bagi nampak lagi clear juga. Kat sini pun ada juga. Banding. Macam tu. Biar ulang. Bagi nampak. Maksudnya macam tu lah. Okay. Banding andaian fokus. Apa dia? Setiap model ada fokusnya. Setiap model teori hukum tu ada function dia. Dia punya fungsi dia. Tengok. Kaji. Lepas tu dah dapat pula, kita ambil 3 atau 4 saja. Yang tu baru kita faham datang daripada mana. Bukan terus dapat 3-4 tu, tak boleh. Lepas tu kita bandingkan. Fokus sekali lagi, dah kita dapat juara ilmu. Itu pentingnya. Baru kita akan bentukkan model tu. Model baru tu. Yang tu kata ruang integrasi, perluasan, takat mana kita nak buat. Itu yang dibincangkan. Itu cerita. Ini penting. Okay. Prinsip asas model PhD. Saya beritahu. Saya bukan nak ajar, tunjuk model apa semua tak. Saya nak ajar ini maksudnya kita kena fikir. Tengok setiap hubungan mesti jawab apa? Why? How? Bagaimana? Itu sebenarnya kalau kita tengok persoalan kajian untuk penyelidikan asas. Itulah. Dia akan sebut why and how. Banyaknya. Dan bila kita tengok untuk aplikasi pula, dia lebih kepada kita tengok when dan selain daripada why and how. Tu saya nak bagi tahu ni. So sebab tu pada semua, ingat ya, bila kita buat kajian berbentuk basic research, natural research, kita adalah fundamental ataupun asas, perlu jawab pada why and how. Dan bila masuk kita kata kajian yang penambahbaikan, kita perlu buat selain daripada why and how lah. Tu senang bagi saya, senang faham. Selain daripada why and how, itu adalah aplikasi. Selain. Itu prinsip asas dia yang nak faham. Bila kita nak buat model tu, kita kena faham dia tu. Okay. Kan? Why and how ni, dia bersifat asas. Bagaimana, mengapa, bagaimana. Dia kena ada mengapa dan bagaimana. Kena ada dua-dua. Mulakan dengan why dan jawab dia dengan how. Itu sebenarnya. Boleh tak why saja? Tak boleh. How saja pun tak boleh. Kena ada dua-dua. Why and how. Dan selain daripada why and how, itu sesuainya untuk applied research ataupun aplikasi. Apa dia tu? Penambahbaikan. Kalau kata asas ni, nature of research dia, kita start from scratch and then we come back with something. Itu sangat baru. Macam tadi saya sebut pasal nak mencari ubat darah tinggi. Macam-macam formula dia bubuh kat situ. Cari 22 tahun dapat akhirnya. Okay? Tapi bila dah kita kata tadi dah asalnya dapat macam tu formula, nak tambah baik. Boleh tak? Boleh. Itu kita kata tadi, kita buat pula formula sikit tambah sana sini whatever, bagi kuat ke apa whatever. So itu yang kita kata applied research. Boleh? Macam tu. Dia berbeza dua ni. Okay?
Okay, struktur trust model. Yang ni tadi saya sebut ni. Ada yang kata apa bebas bersandar, yang kata dependent variable, independent variable, itulah dia. Bebas ni maksudnya independent lah. Kalau bersandar ni dependent lah. Itu target kita. Fokus kita bersandar tu. Bebas ni dia tak ada kena mengenai, dia yang akan orang kata apa, memberi kesan pada yang lain. Itulah bebas. Ni data, dia mekanisme tengah-tengah. Maksudnya bila mana perlu tak dia perlu. Macam contoh paling mudah kita nak faham, nak pergi utara, kita daripada Shah Alam, kita akan lalu Ipoh. Boleh tak lalu Ipoh? Mungkin kita belah lain apa-apa. Tapi macam mana pun kita akan ada mediator kat situ. Tak ikut situ, tak ikut Ipoh pun. Mungkin kita ikut pekan mana sekalipun, kita nak ciluk macam mana, mesti kita melalui tengah-tengah dia kat situ. Mediator, kena ada. Dan kalau moderator, ini satu lagi yang berbeza. Syarat sebadan. Maksudnya apa? Dia sebenarnya bagi kita lah nak faham. Saya nak bagi tahu, moderator ni penting juga. Sorry. Bila mana kita nak tengok macam mana kesan dia kalau ada moderator tu macam mana, kalau tak ada moderator tu macam mana. Tu pun dia. So ada yang kesan dia cara menyeluruh, ada kesan dia cara separuh-separuh saja. Sebab itulah ada setengah pelajar dia cuba nak kaji juga dia kesan moderator ni. Bagus. Mungkin kita kata tadi moderator dia penyakit COVID tu dengan vaccination. Moderator dia vaccination. Boleh? Vaccination pula ikutlah jenis-jenis vaccination. Ada yang ada vaksin jenis. Kita tengoklah apa-apa yang datang ni daripada mana, jenis apa. Boleh? Ataupun tak ada vaksin pun boleh juga nak study. Sebab tu kata tadi moderator ni penting. Penting kita nak tengok. Ini sebenarnya bolehlah siapa-siapa. Okay. Dan macam saya katalah, justifikasi teoretikal ni, ingat ya, macam saya sebut tadi, kita jangan lupa setiap benda yang kita buat tu sebenarnya perlu ada sokongan. Kena ada justifikasi. Tak boleh membuat-buat macam tu saja, tak ada. Kita tak nak macam tu. Okey. Kajian lepas ada secara logik tu tak apalah. Okey, nanti ada masa kita buat. Okey. Lepas tu konstruk baru, mekanisme baru, hubungan ni kita dah bincang tadi, jurang ilmu tadi. Okey. So macam saya sebut tadilah, setiap apa yang kita buat, kita kena visualkan dia. Perbincangan, nampak benda tu. Dan juga pada semua, selalunya kalau katalah PhD kita ni dapat diterbitkan dalam artikel yang jurnal Q1 ni, senang saya cakap betul, kita punya model itu selalu diiktiraf lah, begitu. Diiktiraf. Saya tahu ramai yang bayar, saya tahu bayar dapat kan. Tapi kalau mana tahu kita cuba yang tak berbayar punya, yang Q1, mana tahu kan, kita dapat kat situ lah. Okay. Dah habis bab model, tak apa nanti saya akan cuba, saya tahu ada ramai kat sini yang Prof macam mana nak buat, tunjuk, tak apa nanti tengok macam mana sempat kita buat. Okay. Penyediaan soalan, soal selidik ni, questionnaire. Pertama sekali saya nak beritahu pada semua, bila kita buat, kita dah ada model, kita nak collect data sekarang. Kita nak buat penyediaan soal selidik ni. Tapi kena ingat satu benda, dia berbeza mengikut nature of research. Nature of research. Ada setengah pelajar, dia akan buat basic research. Ada setengah pelajar, dia buat applied research. Bila basic research, kita tahulah, dia akan start dengan conceptual framework dulu. Lepas tu dia akan dapat hasilnya adalah theoretical framework. Berdasarkan pada proposition. Itu cadangan-cadangan saja. Dia tengok macam tu dan pendapat daripada pakar-pakar. Sebab tu kalau kita tengok nature of research, untuk basic research, banyaknya dia tertumpu pada, kita tengok focus group, expert review, eksperimen, banyak macam tu. Tapi kalau kita tengok untuk applied research, banyaknya tengok survey questionnaire, gitu saja. Dia start dengan theoretical framework, lepas tu dia ada conceptual framework, lepas tu baru dia buat dia punya questionnaire dan dia collect data, lepas tu dia buat hypothesis testing dan akhirnya dia akan dapat final model. Itu je.
Okay, tu yang saya beritahu tu. Dia beza macam tu. So, sebab tu kawan-kawan kena faham, macam tadi yang kata basic research tu, don't be surprised. Bila dia buat kata-kata tadi, dia berdasarkan pada, kita kata dia buat grounded theories. Thematic analysis itu sebenarnya berdasarkan pada grounded theories dia. Dan pendapat pakar dan sebagainya. Lepas tu, dia pun akan buat focus group. Focus group ni maksudnya pendapat-pendapat pakar dan sebagainya, memberi cadangan sampailah terbentuknya kita kata model yang dibuat hasil daripada cadangan-cadangan dibuat oleh pakar dan sebagainya. Tapi nak validate dia macam mana? Validate dia bergantung. Ada yang setengah kata validate daripada responden dia sendiri yang buat interview contoh. Ada juga yang kata dia buat mini seminar yang mana dibentangkan, dipersetujui atau tidak oleh pakar-pakar. Itu sebenarnya. Okay. Itu dia kena faham tu. So barulah kat situ kita akan keluarkan modul. Model dah ada, baru keluar modul. Ni ada setengah pelajar, dia buat modul tapi model tak ada. Kita tanya mana? Formula. Modul ni formula tak? Bukan. Modul dikeluarkan selepas ada formula. Formula dah keluar, ada formula yang lengkap, yang tak lengkap macam mana, ikutlah. Hasil daripada kita punya proposition tadi, sama juga tadi dengan kita punya hypothesis testing, tak semua yang signifikan. Ada yang tak signifikan. Ada variable yang tak signifikan. Ada kita kata hubung kait tak signifikan. Macam itulah kita kata. So dia akan dapat final model. Sama juga macam kita kata tadi, yang untuk basic research, dia akan keluarkan dengan statistical framework yang dicadangkan oleh pakar-pakar dan sebagainya, validate by pakar-pakar dan sebagainya, dan kita pun dah buat semua tu. Okay, dapat dah. Dan kita akan tengok, akhirnya inilah dia kata formula yang asas, model yang asas, prototype yang asas. Itu basic research. Tu orang tanya saya, Prof buat tak kualitatif selesai? Itulah dia. Ramai orang tak faham, itulah cerita dia tu. Tapi nampak macam mudah, macam ni saya buat grounded theories. Grounded theories pun tak tahu macam mana nak buat. Macam tadi saya kata, kita buat macam literature review tadi. Cari balik asasnya dari mana, berapa banyak model teori dan sebagainya. Akhirnya kita akan pilih yang mana satu dan akhirnya kita akan dapat team dia. Itu kata thematic tu, team. Team apa yang kita nak perbincangkan dan apa yang kita nak tonjolkan. Sebenarnya, basic research sebenarnya orang yang paling kritikal saja yang sesuai untuk buat dia. Tapi ramai pelajar diingatkan basic research paling senang. Sebenarnya saya cakap betul Saya dah cakap betul. Kenapa KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, memperkenalkan geran FRGS? Kenapa? TRGS, LRGS, tu SS tu semua tu. Yang setiap tahun universiti akan hantar permohonan, ada dapat, ada tak dapat. Kenapa dia buat tu? Sebenarnya dia, KPT nampak kebanyakannya yang buat PhD ke apa, whatever je, majority buat applied research. Yang betul-betul applied research. Basic research ada, tapi tak ramai. So, dan kebanyakan Nobel laureate datangnya pada basic research. Dan ramai claim dia kata dia buat basic research, sebenarnya tak pun. Kita pun kadang-kadang bila tengok basic research, kita kata, ni macam bukan basic research pun. Kita tengok pun kita faham ni bukan. Tapi dia claim basic research. Saya buat kualitatif, saya buat kualitatif. Tanya balik model ni macam mana dapat, macam mana you buat mesin ni, macam mana you test dia, macam mana pakar mengatakan, dah tak ada. Itu kita tahu. Memang nampak tak ada. Jadi grounded theories pun tak nampak critical, sintesis dia pun tak kuat. Dia dapat tim keluar pun kita tak faham macam mana. Alih-alih keluar je conceptual framework dia kata. Itu masalah. Dan ramai pelajar saya tengok bila dia rujuk artikel ke tesis ke saya tak tahu, dia bercampur-campur tau, minta maaf dia keliru. Study dia, tajuk dia kita nampak hubung kait antara apa whatever tu memang applied research. Aplikasi applied research, penambahbaikan. Tapi dia mulakan dengan conceptual framework dulu. Lepas tu baru dia buat theoretical framework. Dia kata tak faham ke dia ni. Nampak? Dia tersalah tau. Sebenarnya itu cara untuk basic research. Yang ramai dia sebut kata kualitatif. Sedangkan dia punya ni kuantitatif applied research tu. Ni yang saya keliru ni.
Kesian pelajar. Yang sedangkan saya pun tak faham macam mana boleh lepas sampai ke situ. Bila kita faham sebenarnya kita akan tahu. Okey. Lepas tu ada pula yang kata, Prof, saya ni kan, Prof, malam ni, saya sebenarnya nak tanya betul. Saya buat dua-dua tau. Okey, macam mana? Saya mulakan dengan basic research. Lepas tu saya buat applied research. Macam ni lah bahasa dia buat kualitatif, kuantitatif. Bahasa lain kita sebut pasal apa? Mixed mode lah, macam tu lah. Okey. Okey, saya tak ada salah. Siapa nak buat? Siapa mampu dia buat? Saya kata, mampu. Mampu tu pula sebenarnya kena faham. Kita sebenarnya pelajar PhD yang tentukan KPI tu. Siapa yang nak buat mixed mode tu? Kita. Pelajar tu sendiri yang tetapkan. So, tanggunglah. Nak buat kualitatif, kuantitatif campur dua, terpulang. Tak ada masalah. Kita tak pernah marah pun student nak buat. Tapi betul ke kita pandai buat dua-dua? Buat satu pun dah macam tak berapa nak clear. Ni buat dua-dua, lagilah kesian juga pelajar. Sebab tu ada setengah pelajar kata, ya Allah Prof, saya siap PhD saya 7-8 tahun. Susahnya. Kita pun pelik, kenapa dia susah sangat 7-8 tahun. Bila dia tunjuk kat kita, kita pun tak maulah, dalam hati je kita kata, dah dapat doktor dah kan, tapi tak apalah, kita faham sebenarnya. Dia sendiri pun blur-blur je sebenarnya. Minta maaf saya cakap direct. Ni saya ni sincere opinion. Okay, dia sendiri pun tak faham apa dia buat sebenarnya. Dia rasa betul. Tapi sebenarnya, saya pernah jumpa pelajar yang saya tambah. Bila saya pergi ada satu ni dululah, lama dah, 5 tahun, 6 tahun lepas. Pelajar ni memang dapat major correction. Tak kena revival aje. Bila masuk bab pembentukan model, masukkan bab metodologi, dia rasa PhD ni kita kena buat paling banyak method. Apa maksud dia? Kalau ada observation, kalau ada expert review, kalau ada focus group, kalau ada eksperimen, semua benda, face-face ni semua ada. Itulah terbaik, itulah PhD. Nampak? Tu pendapat dia. Tu saya kata, mana ada macam tu? Saya ulang, mana ada macam tu? Tapi kalau kata ada keperluan, pelajar kena buat macam tu, silakan. Tapi, adakah benda tu wajib tak? Saya ulang, wajib tak? Melainkan memang dalam objektif dia perlu macam itu, buatlah. Saya cakap betul orang buat satu method yang simple saja, apa dia? Survey, questionnaire, collect data apa semua whatever, tu pun dah banyak dah benda nak kena buat. Sedangkan nak kena buat 4 method cara kita nak collect data dengan eksperimen, dengan expert review, dengan kita kata interview lagi, dengan questionnaire, ya Allah. Saya tak tahulah macam mana dia buat. Betul ke tak betul pun saya tak tahu macam mana. Tapi memang saya cakap betul, banyaknya potong je, shortcut. Semua benda tak betul. Dia kata dia buat survey questionnaire, kita tanya mana dia conceptual framework. Tak ada pun. Mana dimension? Mana elemen pun tak ada. Tak faham. Yang ditunjuk conceptual framework yang ada dekat bahagian yang dia buat thematic study tu. Tu ya. Tu nampak tak faham. Tu kita kata, ini masalah ni. Dia kata semua benda nak buat. Tapi dia sendiri pun tak mahir dari segi apa yang dia nak buat. Tak maaf ni saya kata ni. Okay. Dan satu lagi, data utama nak proses construct lah, menentukan kualiti dapatan. Okay, sebenarnya senang je. Bila kita nak buat ni, kita kena ada conceptual framework. Yang ni untuk, kita kata tadi, penambahbaikan novelty tu. Kita kata tadi applied research. Senang saja. Bila kita buat conceptual ni, kita ada conceptual framework. Conceptual framework ni, dia macam ni lah. Saya kata senang tunjuk lah pada pelajar. Saya takut ada mungkin tak berapa nak, tak nampak kan. Sekejap Kalau kita tengok ni,
Boleh nampak tak? Nampak tak? Hello? Nampak tak? Nampak Nampak Dr. kan? Yang ni conceptual framework. Tu yang saya kata tadi ada dimension dalam dia ni. Dalam dia ni, dimension ni, dia kecil ni. Ada tak yang buat? Tak ada. Yang ni saya takut ramai pelajar tak buat yang ni. Yang dia buat, selalu je yang ni je, satu je yang memang tak ada dalam isi-isi ni kan. Yang tak ada isi-isi tu nama theoretical framework. Tapi yang ada conceptual je ni. Yang ni terbit dalam WAS ni. Web of Science. So inilah sebenarnya kita kata conceptual framework. Dengan hipotesis. Nampak? Siapa yang dapat keluarkan hipotesis dalam dia punya model cantik. Clear kita. Apa maksud hipotesis? Senang je. Hipotesis maksudnya melambangkan ini applied research. Penambahbaikan. So model ini bukan model yang terlampau baru. Tak. Tapi dibuat penambahbaikan hasilan daripada sintesis yang kita buat daripada literature review. Kita nampak jurang ilmu dan sebagainya dan kita buat penambahbaikan. Ini ada. Ada yang tak apa nak kena kat situ nak untuk jawab pada objektif kita, untuk jawab pada masalah kajian kita buat penambahbaikan. Itu ada. Inilah model yang kita kata kita cadangkan. Dan nanti kita buat hypothesis testing, kita dapat result, tak semuanya signifikan. So bila tak signifikan, ada tak kat sini saya terlupa. Ada tak final model? Saya tak ingat lah. Oh tak buat. Saya tak buat. Ni. Ni final model. Nampak tu. Final model kita. Yang mana bahagian kat sini yang bawah ni kata yang nampak yang macam tak ni ada selang-selang jenis ni kan. Yang dotted ni. Ini maksudnya tak signifikan. Maksudnya yang tinggal nanti final research model kita hanyalah yang ini saja. Convenient, price comparison, sampai habis ni lah. Yang degree of trust ni tak termasuk. Nampak? Doktor, maaf. Saya Hmm. nak tanya sikit doktor. Boleh. Prof. Macam ni, yang okay, so far apa yang saya faham lah. Kita kena cari model dan juga teori yang bersesuaian dengan kita punya study. So daripada model and teori tu, kita akan build conception framework. Kita buat theoretical framework dulu. Buat theoretical framework dulu. Kita Lepas tu buat baru buat conceptual framework untuk ni conceptual framework ini. Ni. concept. Ni, sekejap siap. Ini. Okay. So maksudnya nanti kita nak buat questionnaire kan? Betul kita Nak tahu. buat questionnaire, macam ni sekejap. Nak buat questionnaire nanti, nanti examiner akan tanya, convenient ni, yang you buat ni dalam, kita nak tengok dalam perspektif apa. Itu bezanya kita buat dengan kajian orang lain. Mungkin orang lain, convenient ni, dia tengok dalam perspektif lain. Kita, convenient kita tengok dari segi apa kat sini? Efficiency bagi besar sikit lah. Sorry, takut tak nampak kan? Tu dia. Nampak kan? Efficiency, item ability. Nampak tak? Puan. So nanti, soalan yang kita letak nanti dalam kita punya questionnaire, yang kita kata elemen tu, efficiency. So kita akan buat soalan convenient itu untuk menjurus kepada efficiency. Nampak? Dan satu lagi soalan kita buat untuk item availability. Mewakili convenient. Nampak tak? Selalunya kita, bila kita buat questionnaire, kita akan buat soalan untuk convenient. Betul? Betul. Ada 2-3 soalan. Tapi bila ditanya, convenient ini merujuk pada dimensi apa? Tak ada jawab. Nampak tak? Soalan ada. Tapi kita tanya dalam bentuk dimensi apa? Tapi kalau kita orang yang pandai, yang faham, kita akan buat ni, conceptual ni, dan kita akan nampak, okey, sekarang ni dimensi apa yang kita buat? Dimensi efficiency. Dimensi item availability. Orang examiner memang tepuk tangan. Dia kata you faham apa you buat. Tapi selalunya banyaknya dia buat soalan tapi dia tak tahu tu merujuk pada dimensi apa. Nampak tak? Puan, boleh Betul, maksud dia untuk questionnaire, soalan kita tu bukanlah kita menggunakan theoretical framework. Betul, kita guna. Tapi orang tanya balik, examiner tanya dalam perspektif apa? Contoh, decision to purchase yang belas ni. Yang belakang kan, dependent variable tu kan. Okey, orang tanya, kalau you buat operational definisi, apakah yang dimasukkan decision to purchase? You pun tulis lah macam-macam panjang-panjang. Tapi kan, bila kita tengok balik, bila you buat soalan, dia tak macam menggambarkan daripada apa yang you bagi definisi tu. Sebab tu orang kata, operational definition tu penting. Sebab kenapa? Orang tanya, okey, apa je definisi you buat untuk decision to purchase?
decision to purchase dalam operasinya adalah merujuk kepada shopping preference dan juga loyalty recommendation. Nampak? Itu maksud saya tu. So nanti bila kita nak buat soalan nanti untuk decision to purchase, kita akan merujuk kepada model-model teori-teori yang berkaitan dengan shopping preference dengan loyalty recommendation. Nampak? Okey, baik. Dan kita akan buat soalan yang untuk shopping preference, loyalty recommendation. Boleh faham tak sekarang? InsyaAllah macam faham. Termasuk juga untuk kualitatif punya soalan kan Doktor? Okey, kualitatif lain. Oh lain. Lain. Tapi sebab tu saya tak suka pakai kuali-kuali ni sebab ni pelajar dia confused. Saya sebut basic dengan applied. Tu lagi senang faham sebenarnya. Kita dah main kuali-kuanti ni, ini yang menyebabkan pelajar keliru tau. Tu cara nak collect data tu sebenarnya. Boleh tak? Sebab tu saya sebenarnya yang paling takut yang ni lah sebenarnya. Sebenarnya pelajar dia akan keliru. Keliru. Okey, nak tanya. Ada setengah kan dia buat mix mode. Nak mula yang mana dulu? Nak start kuanti ke kuali dulu? Selalu pelajar tu lah. Kuanti, kuali. Dia suka macam tu lah. Tapi ada tanya balik, mana satu nak mula dulu? Nampak? Nak start yang mana? Dia buat mix mode. Lepas tu ada setengah pelajar, dia buat macam ni. Dia buat kuanti. Kuanti contohnya survey questionnaire. Lepas tu kan dia buat kuali, dia buat interview pula. Okey, kenapa buat macam tu? Ada setengah pelajar pula, dia buat kuali dulu. Lepas tu dia buat kuanti dulu. So kenapa macam tu? Nampak? Ini yang sebenarnya nak beritahu pelajar, bila buat ni kan, semua benda ni, kena rujuk patah balik pada objektif kajian dia. Objektif ni datang dari mana? Datang daripada masalah dia. Permasalahan kajian. Nampak? So bukan hentam letak je kuanti, kuali. Macam tu je tak. Sebab tu saya cakap tu, ini yang saya takut ni. Paling takut. Dan kenapa mula-mula pelik dia buat kuanti, dia mula-mula dia buat penambahbaikan. Lepas tu dia buat orang kata apa, yang novel baru, yang terbaru lagi. So kita macam mana benda tu jadi macam tu. Sebab tu saya kata beritahu, inilah sebenarnya pembincangan yang kita kata yang sampai kadang-kadang pelajar tak tahu apa dia buat. Tu saya kata tadi tu. Kalau ikut logiknya, apa kita mula dulu? Kita buat, kalau bahasa kita lah, kuali lah dulu. Lepas tu kita akan buat kuanti. Itu yang logiknya. Ada orang buat kuanti dulu, lepas tu kuali. Kenapa macam tu? Mungkin ada jawapan dia, bagi tahulah. Ada setengah tu dia buat penambahbaikan, dia nampak mungkin hasil tu, mungkin dia dapat something yang sangat baru lagi. Mungkin. Dia nak buat baru punya lagi benda baru, okey. Dia akan start dengan baru, start from scratch lah. Boleh juga, mungkin. Tapi kena ada justifikasi ya. Cara mudah, memang kita start dengan kuali dulu. Benda yang tak pernah ada, kita adakan. Dah ada, kita buat penambahbaikan. Itu nampak transition from kuali to kuanti ataupun basic kepada applied. Tapi ada buat applied dulu, lepas tu baru buat basic pula. Mungkin ada penjelasan lah. Nampak tak? Saya tak kisah bab mana, tapi itu sebenarnya kita kena faham jadi justifikasi point. Itu point saya. Nampak tak? Boleh bukan pasal kuali-kuanti ni. Ya, okey. Sila. Minta maaf, saya just nak confirmkan, saya takut saya salah faham ke kan. So maksudnya sekarang ni, kalau katakan apply research, maksudnya kalau kita kalau apply research, kita start dengan teori dulu. Kita betul buat theoretical framework. Yes, theoretical framework tu maksudnya yang umum dulu, yang general yang dulu. umum macam ni, yang macam ni. Ya. Sorry, sekejap. Bagi nampak, apa bagi semua orang tahu. Yang ni sekejap, sorry yang kata final model tu. Inilah. Ini asas ni. So maksudnya yang saya faham sekarang, T tu theoretical lebih kepada general, TG lah. Kalau saya nak fahamnya T kepada G, maksudnya theoretical adalah secara general. Kalau C kepada D, iaitu conceptual, dia lebih kepada detail lah. Detail ni sebab kita nak buat measures. Dia nak buat kita punya. Tapi benda yang sama, bukanlah sama, maksudnya conceptual tu dia lebih fokus. Nampak ni? Ni lagi detail, nampak ni macam ni. Nampak ni saya tulis ni. Carilah artikel ni, kod-kod nanti nak faham. Nampak ni? Ni, variable dia yang ni, dimension dia ni. Nampak? Ni soalan-soalan yang dia tanya. Nampak?
item ni, soalan ni, ini yang kita questionnaire ni. Ni, nampak ni. Yang ni dimension dia. Nampak? Ya. Tahu tak, ini kan masa saya ajar research method, pelajar ijazah pertama je dapat publish dekat WAS. Ni, nampak pelajar? Ni pelajar-pelajar ijazah pertama je. Okay. So maksudnya Prof, kalau tengok kepada jadual ni, kalau saya tengok daripada jadual ni, maksudnya dia punya dalam konseptual dia tu ada 3 lah, frekuensi, Betul. level of Ini engagement faham. dengan frekuensi. Yes, betul. So, yang ni sepatut macam ni. Betul kan puan kan? Faham kan? Maksud saya kan? Ni. Yang ni maksudnya saya letak figure 1, saya tak adalah buat yang theoretical framework kat atas. Sebab saya, yalah, artikel ni dia kalau boleh sependek yang mungkin. Dia tak macam tesis. Kalau dalam tesis, kita nak cerita apa pun boleh. Sebab dia 60,000 patah perkataan, macam tu lebih kurang lah. Tak lebih 100,000 patah perkataan, macam tu lah kan. Dia nak tulis banyak pun boleh. Tapi artikel, dia terhad kurang dia. So, kita mulakan dengan, kita abaikan theoretical framework, kita tak buat, tapi kita terus conceptual framework kat situ. Faham tak? Sorry bukan apa macam tu lah. Ini sebenarnya sebab format yang dibuat oleh artikel tu, journal tu. Tapi kalau kita dalam tesis, kita kena ada theoretical framework, conceptual framework. Macam tu lah. Untuk akhir sekali, kita dapat yang final model macam ni. Prof? Ya je. Sorry, saya nak tanya sikit pasal apa yang tadi tu kan. Maksudnya, contoh dia kalau kata mixed method tadi, contoh dia kita start dengan quali dulu, maksudnya buat basic research. Research dulu. Lepas tu maksudnya kita dah dapat tu, macam mana nak transition tu, saya macam confused sikit. Maksudnya, Yang itulah dia. bila dia bagus dia tanya. bila nak This pergi is something kepada you dah berfikir macam pelajar PhD. Yang saya suka. Yang ni nama dia kat mana? Pernah dengar kan orang panggil yang mixed mode ni, dia triangulate dekat mana? Nampak? Itu kata triangulation ni. Yang tu sekarangnya, itu yang sebenarnya examiner dia tak boleh bagi jawapan sebab kenapa? Dia nak tengok apa yang supaya capai. Sebab tu tuan sendiri kena jawab yang mana tuan akan patah balik pada objektif tuan. Dekat mana nanti tuan akan tengok transition antara basic dengan applied tadi. You nampak apa? Kan?